overseas kan, banyak orang bawa anak pergi mana-mana, pergi hiking, pergi naik gunung sana sini kan. Tapi kat Malaysia benda ni macam tak boleh. So kita orang nak buat satu benda baru yang mana kita nak educate keluarga kat Malaysia ni buat aktiviti lasak dengan selamat. Kat rumah dia dah tahu wife dia macam mana bila marah. So kat gunung dia kena kontrol lah. Anak-anak kita bagi dia sampai kat tebing tu je. Tebing kan flat kan, tegak vertikal kan. So bila dia nak cek tempat tidur, kita pasang kemah gantung, dia boleh tidur dah rehat. Tahun lepas lah Iceland, jalan dah off-road lah. Kita saya masuk paya. Yang depan semua kat dalam, enjin dekat dalam. So yang tu je saya kena charge RM20,000. So untuk skill tali, memanjat, climbing semua saya. Dikejutkan dengan seorang pendaki daripada Malaysia meninggal dunia selepas terjatuh ketika melakukan pendakian. Saya pun pernah ajar arwah tali apa semua. Antara sebab dia terkilan lah, last post dia dekat Facebook, dia ucap terima kasih kat saya sebelum dia pergi. Berita kematian seorang warga tempatan di puncak Gunung Liang di Tanjung Alim. So kalau tinggalkan pendaki ni benda yang paling kelakar. Assalamualaikum, kembali lagi dalam podcast reality di Sirap Limau Official. Kita dalam episod keberapa, Amir Mus? Kita dah episod yang ke-17 ni. Okey, saya apa ni? Saya berharap kalian yang menonton ni sudah mengenalilah saya dan juga Amir Mus. Dah 17 episod dah setahun lebih. Kan? Tapi kepada yang baru subscribe Kak Daniel, boleh perkenalkan diri awak sikit Daniel dalam bentuk yang baru subscribe. Okey, saya Daniel Nawawi. Saya adalah host untuk podcast reality pada hari ini dan saya ada co-host saya iaitu Amir Mus. Yang mana belum subscribe, tolong subscribe sebab dekat Sirap Limau Official ni anda boleh menonton atau mendengar pelbagai podcast yang menarik, yang terutamanya membincangkan isu-isu yang orang kata apa selalunya podcast reality ni adalah kita mendokumentarikan realiti yang sebenar. Jadi untuk topik kita pada hari ini Daniel, macam biasa tetamu kita luar biasa juga. Dia lain sikit daripada orang-orang yang normal. Biasalah kita menganggap itulah. Selalu orang kalau kita bagi hint sikit lah kalau selalu orang pergi adventure, maybe memilih untuk pergi dengan pasangan sahaja, paling tidak lah dengan kawan-kawan. Ini tak, dia jenis yang angkut semua satu family dia. Dia lain lah. Tak, saya tak boleh bayangkan. Saya bawa anak saya pergi mall je. Awak dah mula rasa nak marah. Awak dah mula rasa nak marah awak pergi mall. Pergi gunung. Luar biasa. Okey, alang-alang kita dah sebut sedikit hint tu, kita bagi tahu lah topik kita pada hari ini adalah adventure bersama keluarga. Ya, betul. Dan orang yang kita bawakan bukan calang-calang, iaitu Encik Muhammad Ridwan Ali, atau nama di Instagramnya, brandnya People Be Jalan. Atau kita panggil nama manja Achan. Achan tu nama manja ke macam mana? Achan ni nama dia kecil. Memang dulu orang kenal Achan. Kalau Muhammad Ridwan ni nama Aisyah tak siapa kenal. Tujuan kita menjemput Achan pada hari ini, kita nak berborak macam saya cakap tadi tentang adventure bersama keluarga lah. Dan kita perasan ataupun kita antara follower Achan menyaksikan Achan ni selalu kalau dia pergi keluar negara dia pergi membuat aktiviti-aktiviti yang lasak ataupun adventure ni bersama keluarga. Betul. Tapi kita nak tahu dululah secara general, People Be Jalan ni sejak bila? Apakah dia punya niche channel ni sebenarnya? Boleh tak Achan kongsikan dengan pendengar-pendengar podcast reality hari ni? Alright, panjang lah ni kan, kena baca sejarah Boleh. Okay, dulu kita orang, saya dikenali sebagai Pakatan Berjalan. So masa COVID, saya rebrand balik. So saya tutup Pakatan Berjalan sebab masa COVID kita tak boleh keluar, tak boleh travel, semua benda tutup. And then saya pun dah bertukar kerja. So bila saya dah bertukar kerja kan, saya masuk ke kerja baru, kerja office, buat sale apa semua kan. So dalam 2-3 tahun tu saya macam rindu balik life lama. Macam yalah kerja office, pagi petang saya malam macam biasa kan. So bila dapat balik something yang kita rasa hilang, so saya start balik, saya rebrand balik, buat balik Instagram saya daripada Pakatan Berjalan jadi People Berjalan. So kalau dulu saya fokus adventure, dulu kita orang punya adventure senang je, siapa-siapa pun boleh kita bawa. As long dia boleh bayar, as long dia tahu apa nak buat dan mendengar cakap, kita bawa. Tak kisah first time ke apa semua, kita bawa. Sekarang ni kita ubah, kita bawa keluarga pula. So People Berjalan ni saya buat dia, kalau tengok logo dia lah, ni saya, wife saya, anak saya. So kita jadikan logo. So kita orang nak buat satu benda baru yang mana kita nak educate keluarga kat Malaysia ni buat aktiviti lasak dengan selamat. Apa yang boleh tak boleh, kita akan cuba advise lah.
So kita educate. Kalau dulu bila zaman saya travel dulu masa saya muda, saya memang tengok kat luar overseas kan, banyak orang bawa anak pergi mana-mana. Pergi hiking, pergi naik gunung sana sini kan. Tapi kat Malaysia benda ni macam tak boleh. Macam orang pandang pelik. Orang pandang, bukan pandang rendah lah, pandang macam tak betul. So bila macam tu kita rasa sebenarnya problem dia ialah mentality. So kat Malaysia sebenarnya banyak je benda boleh dibuat dengan cara yang selamat as long kita tahu cara. So saya cakap dengan wife, kerja pun dah stable, semua benda bisnes pun dah okey. Why not kita buat brand baru, kita start keluar. So jadilah saya pun buat event. So orang siapa-siapa kawan nak join ke apa semua jom. Faham. Baru start tahun ni balik. Baru start tahun ni. Jadi Achan dah berkahwin dah berapa lama dah? Saya dah berkahwin kat 9 tahun, nak masuk tahun ke-10. Anak dah 2, seorang 7, seorang 2. Oh, jadi memang it's happen to be jumpa partner yang suka suka adventure juga ataupun didik partner untuk suka adventure. Ya, dulu klien saya ni, dia ikut saya masuk hutan. Kita orang kata jumpa kat hutan macam ni jodoh Masa tu dia student lagi. Dia belajar. So dia final SEM. Kita grab dulu lah sebelum dia keluar kan. Kalau dia dah keluar kan market besar sangat pula. Faham. Ada strategi. Ada strategi. Ada. Jadi memang sebelum kahwin dah memang into outdoor. Yes. Selepas itu berhenti. Dia dah sikit-sikit lah. Okay, kalau saya memang dulu saya full time. Memang saya buat event-event sukan lasak. Boleh bagi contoh event-event yang pernah dibuat pada yang dulu? Saya buat hiking, saya buat caving, saya buat spelunking, saya buat rappelling, rock climbing, wall climbing, rafting, apa lagi Memang semua yang berkaitan outdoor semua Achan akan buat lah. Kecuali dulu. udara. Faham. Memang dari zaman sekolah dah minat ataupun macam mana Achan? Saya rasa daripada zaman sekolah, lepas sekolah, dah zaman-zaman belajar student dulu lah. So bila dah pergi aktiviti dengan rasa universiti kot, masa saya UniKL ataupun masa saya sebelum tu saya IKM. So dia bawa pergi rafting, bawa pergi hiking. So benda tu dia jadi macam terus minat. So bila saya dah minat, bila dah habis belajar, saya ambil diploma, degree apa semua, saya tak berminat dengan kerja. Kita dah terbiasa keluar. Weekend je keluar, weekend keluar. Lepas tu bila kerja pula, kebanyakan company HR nasihatkan suruh berhenti. Isnin, Jumaat hilang MC. Sebab penat ke apa tu? Sebab travel lah. Sebab keluar. Sebab keluar sebenarnya. Sebab tak semua benda 2 hari tu malam. Ada benda 3 hari, ada benda 4 hari. So bila asyik ponteng je, company pun cakap Yelah. Selalas rasanya dalam umur awal 20-an, saya dah start bisnes. Memang saya buat full time outdoor. Memang dah awal 20-an tu memang dah start buat business outdoor, which is yang buat event-event tadi tu lah. Betul. Dia start dengan bawa kawan, bawa sikit. Lama-lama jadi bisnes lah. Study dulu, study apa tu? Achan study Dulu? apa? Diploma, degree study apa tu? Saya dulu mula ambil judgement, electric power. Lepas tu tukar untuk robotik. Memang tak ada kaitan dengan outdoor. Jauh. Turning point dia agak jauh lah. Jadi apa yang membuatkan ini awal-awal dululah ni, kita tak masuk sebelum ni cerita sebelum berkahwin lah. Apa yang membuat jadi orang kata ketagih nak pergi outdoor ni, yang jadi sebenarnya bagi Achan sendiri lah. Saya rasa sebab adrenaline. Macam adrenaline kan. So kita suka cabaran. Saya membesar kat KL. Tahulah udah KL macam mana kan. So ramai huru-hara, nightlife semua benda kan. So bila kita masuk hutan, kita dengan diri kita je. Bila kita buat sesuatu kan, dia depend dekat kau. Kau boleh tak boleh, kau berani tak boleh, kau mampu tak mampu. So setiap kali kita pergi aktiviti, kita akan jumpa problem, masalah, kita akan jumpa challenging. So benda tu kalau kita overcome, dia punya feel tu best. Dan dia buat kita rasa nak. Kalau once dah terjebak, orang cakap outdoor ni kalau perasan kan, mana je yang dah start sikit-sikit lama-lama kalau biar 2-3 tahun teruk lah tu. Daripada gunung kecil, gunung besar, bukit, dia terus ke hutan luar, dia start pula pergi overseas, pergi Asia, dia terus pergi Euro sana sini. Kebanyakan macam tu lah. Kita nak lagi dan lagi. Dan perasaan masa dekat tempat ni best. Contoh macam hobi saya suka pergi Nepal. Tempat di mana ada gunung Everest kan. So dekat sana kan, naik gunung tak macam Malaysia. Kalau kat Malaysia ni naik gunung, kita akan banyak bermain dengan hutan. Tapi kalau kita pergi overseas kan, kita akan jumpa culture, kita jumpa religion, orang agama lain, kita akan jumpa dia punya lifestyle lain. Banyak benda kita akan jumpa. So benda-benda ni buat kita
rasa banyak lagi benda kat dunia ni yang best untuk kita belajar. Lebih luas lah perspektif tu pandangan tu macam-macam nampak. Betul-betul. Okay, jadi Achan, kita nak tanya, so yang sebelum ni masa bujang tu memang dah buat event apa semua. Jadi macam mana daripada seorang yang dulu just buat event outdoor and terjebak ke jurulatih pula untuk melatih orang naik Everest keluarga Malaysia Everest ni adalah melatih orang yang naik Everest kan. Jadi macam mana transition tu pula? Okay, masa saya buat event, buat event semua benda tu kan. So saya memang tengok apa je KBS offer certificate kita ambil. So saya memang ada beberapa certificate lah. And then pada tahun 2014 saya ambil jurulatih Southeast Asia Climbing Federation. So dia certificate untuk sukan tali dengan sukan climbing lah, mendaki. So lepas ambil certificate tu, saya memang boleh mengajar, sign untuk license level 1, level 2. Sertifikat tu free ke? Sertifikat tu saya dah terlupa lah sebab saya ambil dah dekat 10 tahun 11 tahun. Saya tengah ingat jap. Rasanya KBS sponsor. Rasanya saya punya KBS sponsor, kita buat kat masa tu kat Sabah ataupun kat Singapore. Saya tak ingat. And then keluarga Malaysia Everest pula, dia punya leader Azim lah. Kalau kenal kan. So dia ketua pendaki. So Azim ni kawan lama dengan saya. So saya dah naik gunung dengan dia daripada zaman student lagi. Saya belajar diploma, dia pula tengah belajar apa. Memang kita orang dulu pernah naik gunung sekali lah. So dah belas tahun dah. So sebelum keluarga Malaysia Everest tu, Azim ada beberapa trip Everest dia yang lain lah. So saya memang terlibat pun dengan diorang dah lama. So memang kita selalu train budak-budak dia untuk rock climbing, wall climbing, tali. So bila saya dah ada sertifikat tu untuk next dia punya Everest, dia lantik saya official as a part of the team. So orang kata bila dah ada sijil apa semua lagi laku lah. So bila saya jadi dia punya team members, saya salah seorang, kalau tengok pada Azim punya kerja lah. So dia punya climber ada 10 orang contoh. So 10 orang tu dalam masa 2 tahun tu kena fit lah. Kena fit, buat sukan tali apa semua kan. So akan ada 3 orang yang akan sign sama ada layak tak layak nak ke Everest. So untuk skill tali, memanjat, climbing semua saya. Kalau ada seorang lagi untuk fizikal dia Dr. Roni. Lagi seorang lagi Azim lah. Dia akan pantau semua benda overall lah. Jadi kiranya Achan memang spesifik on tali saja. Yes. Dan mengajar pun based on mengajar hanya kepada ikatan sajalah. Ikatan, pakai crampon, naik tangga, naik tali, panjat tebing, turun balik abseiling. Sebab bila kita naik Everest ataupun kita naik gunung-gunung alpine, dia ada beberapa benda yang bukan semata-mata berjalan. Kadang-kadang dia jumpa tali. So tempat tu hanya boleh naik menggunakan sistem jumaring. So dia kena pakai equipment dekat tali, macam mana nak bantu dia naik. So kita ajar dia overall lah pasal benda-benda tu. Jadi untuk menjadi seorang jurulatih tu dia kena ada apa-apa kelayakan ke selalunya? Ada kena bagi kursus, kena ada dipanggil grading contohnya. Dalam sukan memanjat kena at least grade 6B. 6B tu macam mana nak cakap kalau dah memanjat kira susah sikit lah. So grade tu maksudnya dia macam bertanding ke apa? Tahap kesukaran panjat. Siapa yang iktiraf benda tu? Kalau kat Malaysia kita pakai Southeast Asia Climbing Federation, SISAF dia panggil. Kat Malaysia ni semua tempat climbing dia akan pakai SISAF. Itu adalah orang, maksudnya jabatan yang bagi kelayakan. Bukan. Dia adalah satu association luar. So dia dekat Malaysia ni dia duduk bawah Persekutuan Mendaki Malaysia, PMM. So bawah PMM lah ada jurulatih. So jurulatih ni kena training dengan diorang lah. So diorang yang sign buku semua benda. So tempoh untuk macam orang kata nak jadi jurulatih tu, tempoh macam cakap tadi, apa grading apa semua tu berapa lama tu untuk dapat beberapa sijil? Tahun juga ah. Beberapa tahun. Sebab climbing ni dia physical. Dia memang nak panjat, memang nak kena ada kederat, teknik apa semua kan. So kalau kita baru nak panjat dengan yang dah biasa panjat, memang banyaklah beza dia. Contoh kalau kita pergi, contohnya kan abang pergi mana-mana wall climbing kan, abang akan tengok ada batu-batu kan. So semua tempat panjat dia tu ada grade. Biasanya start daripada 4C, 5A, tu grade senang. Grade 6, 7, 8, dia macam tu orang lebih susah. Jadi memang dia makan tahun. Selalunya berapa tahun average tadi? Tengok kalau dia memang hari-hari dia panjat 2 tahun dah cukup Dah boleh dapat sijil tu dah, and then dah boleh kalau melatih dia lah. Kalau dia nak. Sebab bila dia nak jurulatih, dia kena terlibat pula dengan association. Dia kena bantu mengajar. Macam saya selalu banyak dekat KBS Mongkera dulu.
So setiap kali kursus-kursus KBS buat manjat, saya daripada pembantu sampai lah kerja latih, saya kena duduk situ lah, kumpul point. Dia kena kumpul point pula. Kumpul lah, ada lock dia apa semua. Sebab sukan mendaki ni sukan safety. Sikit je problem, dia punya jatuh bukan macam hiking. Hiking jatuh sikit luka kan. Kalau climbing ni memang hospital terus lah. So satu sukan yang mementingkan safety. Okay. Jadi macam kita tahu macam naik Everest ni dia macam dia bukanlah, ada juga orang buat pertandingan kan, tapi dia bukan, maksudnya macam Achan ni dia bukan jurulatih untuk pertandingan, tapi ke ada juga yang pernah jadi juga jurulatih untuk pertandingan? Okay, untuk pertandingan saya tak pernah. Saya memang fokus kat expedition. Macam sahaja. Sekarang pun saya ada bantu few team lah untuk macam ada kawan saya dia nak pergi K2. Gunung paling susah. Gunung paling teknikal lah, gunung paling teknikal susah nak panjat. So dia perlukan latihan tali apa semua. So dia duduk dengan saya 3 bulan lah. Kita on training dekat Batu Cave, kita pergi kat Dragon Horn, Tioman. So kita buat training batu. Saya bawa dia beberapa tempat. Macam sekarang ni Malaysia tahun depan ada team nak pergi Everest, ada team nak pergi Ahmad Ablam. So yang tim Ahmad Ablam tu dengan saya dah dekat, rasanya dah lebih daripada 6 bulan lah. So memang hari-hari sebulan berapa hari kita akan fokus pergi climbing. Tapi kalau untuk macam selalunya yang diorang sebelum pergi mendaki tu, kalau dengan Achan selalunya tadi Achan ada kata ada yang dah 6 bulan, ada yang dah 3 bulan. Jadi sebenarnya memang diorang ada period time untuk ada. Memang at least persediaan untuk naik gunung-gunung tu at least tahun 2 lah. 2 tahun the best lah. 2 tahun? Yes. Baru boleh kat Everest pun baru boleh naik Everest lah. Lebih kurang lah. Tapi itu training teknikal. Saya letak saya as teknikal. Kalau training naik gunung, macam dia pergi hiking, dia punya endurance, dia punya fitness, itu dia sendiri. Dia akan ada pergi event tu, event ni, buat trip tu, buat trip ni, naik gunung sana, naik gunung sini, itu bukan dengan saya. Tapi yang mana melibatkan tali, itu dengan saya. Macam Azim pun last training kita buat multi-peak dekat Kinabalu. So kalau biasa orang pergi Gunung Kinabalu 2 hari 1 malam, naik sampai Lost Peak, turun kan. So kita bermalam dekat Gurkha Hut dekat atas tu. Lepas tu kita naik puncak satu, turun, naik itu puncak lain, turun. So puncak-puncak tu puncak yang tak diberi kebenaran untuk panjat suka-suka. Untuk training Everest, Alpine boleh. Sebab gunung tu semua high risk, bertali, naik kena guna tali lah. Orang yang ada sertifikat je boleh buat lah. Betul. Orang yang dapat kebenaran. Lepas tu Achan juga ada memegang jawatan sebagai lead dalam Adventure Parenting MY. Okay. Lead tu sebenarnya saya tulis sebab kat Instagram penuh. Semasa nak tulis founder je. Dia tak cukup perkataan pula kan. Apa benda tinggal 4 huruf ni, apa kau nak tulis kan. Tanya kat ChatGPT, dia kata kau pakai lead je lah. Okay. Jadi boleh ceritakan sikit Adventure Parenting MY ni apa sebenarnya? Adventure Parenting ni saya buat satu macam, tak ada gerakan, saya buat macam satu tempat dekat Instagram saya untuk educate orang bawa anak keluar. Sebab zaman saya dulu, kita orang tak boleh bawa anak. Orang naik gunung ni kan, selalu dekat hiking dia tinggal anak bini. Sebab alasan dia susah lah, bahaya lah, ini apa semua kan. Masa saya bujang, okey lah benda tu. Tapi bila saya dah kahwin, saya dah nak pergi trip kan, takkan aku nak tinggal anak aku. Masa aku bujang lah, aku tengok ramai orang bawa. So benda ni orang buat diam-diam. Ramai je orang yang bawa anak naik gunung sebelum saya. Tapi bila saya rasa benda ni kan, daripada instead of biarkan buat, sebab kadang-kadang bila saya pergi hiking, saya tengok ada orang bawa anak. Dan cara dia orang bawa salah. Contohnya jenis carrier tak betul. Lepas tu beberapa rule lah, macam kita bawa anak, nombor 1 one to one. So kalau kita ada anak, kena pegang tangan, semua benda, banyak lah benda dia kan. So saya tengok bila orang bawa anak, biar lepas. Kalau dia bawa anak yang terlampau kecil, baru 2-3 bulan dah bawa dengan kira dekat tempat yang bahaya. So benda-benda tu dia jadi macam kita rasa tak sedap. Sebab kita dah buat lama dah, 7-8 tahun buat kan. Sikit-sikit kalau kena benda tu jadi apa-apa kat budak yang kita tak kenal tu, efek dengan kita sekali kena. Ni Achan lah, ni pengaruh orang dulu ni. So tahun lepas lah saya bincang dengan bini kan. So saya cadang tahun depan kita buka brand baru lah. Kita buat Adventure Parenting. So kita start lah try untuk collab dengan brand lain. Kita try buat kursus, bukan kursus, kita buat macam workshop, kita bagi talk. Lepas tu kita buat e-book. Sekarang pun saya tengah buat apps untuk Adventure Parenting. So bila ada benda-benda ni, dia membantu orang. Dia instead of orang kata bahaya, kita penetrate benda tu. Bahaya kenapa?
Dan kalau dia bahaya, macam mana nak bagi dia kurang risiko? Dan kalau dia terjadi, apa nak buat? So at least bila kita buat benda tu, orang akan buat dengan lagi selamat lah. Itulah dia punya apa yang saya cuba buat dengan adventure parenting ni. Parenting ni lah. Tapi terdetik juga saya nak tahu untuk yang kanak-kanak, actually seusia berapa yang seeloknya baru boleh kita bawa dia hiking ke apa? Kalau tanya saya, as long dah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan boleh je. Cuma tempat main dengan peranan. Daripada dia kecil, baby lagi contoh bawah setahun, boleh je bawa kereta terjun yang senang-senang, yang access kereta terus sampai, tak ada hiking. Tapi bila dia makin besar-besar, tempat tu akan jadi makin mencabar untuk dia, kita buat. Dia tak boleh macam dia tak pernah pergi tempat yang biasa-biasa, yang simple-simple terus pergi ke gunung. Itu nombor 1. Nombor 2, dia bergantung kepada parent. Kalau mak bapak dia memang pendaki tegar, memang dah biasa dengan route, track apa semua tu, yang tu tak ada masalah. Dia jadi masalah kalau cuba-cuba. Mak bapak parent bukan hiking, memang tak pernah gunung, tiba-tiba ada anak nak terus bawa. Itu jadi masalah. And pernah ada situasi macam tu berlaku dan jadi isu ke apa? Tak pernah. Setakat ni alhamdulillah dalam adventure parenting ke apa kan, tak pernah ada isu. So kita memang dah terapkan safety nombor 1 banyak benda kan. So bila orang bawa, alhamdulillah semua okey. So itulah kita punya mission, tak nak jadi apa-apa. Sebab kalau bujang, of course lah remaja ataupun orang tu yang kena, dia orang dah besar, adult kan. Tapi kalau kecil, budak kecil kena apa, dia punya risiko tinggi. Faham. Macam Achan cakap tadi, kita di Malaysia ni macam kurang lagi pendedahan terhadap parenting yang adventure ni, yang hiking, bawa anak-anak ni. Tapi Achan kata di luar negara tu memang dah selalu dia orang buat. Jadi pada pendapat Achan sendiri, kenapa benda tu masih di Malaysia belum orang kata belum meledak lagi lah, yang jenis nak bawa anak-anak, dan kenapa dekat luar negara dah benda tu dah jadi normal practice. Begitu. Nak cakap kan tak boleh pula kan. Tapi kalau kita tengok luar negara kan, kalau kita tengok kat Jepun, kat Norway apa semua kan, even kalau budak-budak mau masuk hutan, bagi diorang itu adalah satu treatment untuk orang, adalah satu rawatan untuk budak. Kalau kita ambil benda paling basic kan, orang Malaysia tahu grounding. So kita dedahkan budak dengan alam, dengan suhu sejuk sikit, dengan matahari, semua benda-benda ni adalah khasiat untuk budak. So bila kita bawa budak pergi hutan, orang kan cakap kau bawa budak tak nangis dekat hutan. Kat rumah pun nangis. Lepas tu bila kita cakap kita bawa anak pergi mall, aku bawa anak aku pergi mall pun tak boleh nak jaga. Sebab dekat mall, satu tempat yang lapang lepas, kalau kita lepas anak memang dia lari. Tapi kat hutan kan, dia ada banyak benda dia nak main. Budak akan bermain dengan alam. Dia akan main dengan daun, dia akan main batu, dia akan main rumput. Dia akan jadi slow, dia akan enjoy dia punya kehidupan dekat situ perlahan-lahan. So kalau dekat mall ni, dia tak ada apa benda, dia macam semua bergerak laju. So kalau kat hutan ni terlampau banyak lah orang cakap rawatan untuk budak. Tapi dalam masa sama, ibu bapa kena pantau jugalah apa wajib depan mata one to one. Itu yang dimasukkan dengan one to one tadi lah. Kalau hilang sekilas pun dia dah kira. Memang kalau kita ada husband and wife, memang salah seorang memang mata dengan dia 24 jam. Kalau nak cakap sebelum ni, sebelum saya buat adventure parenting, saya banyak terlibat dengan camping. So masa lagi-lagi time COVID kan, camping tengah trend kan. So saya nampak masalah ialah mak bapak camping, bawa anak, diorang sibuk dengan dia punya kemah. Bersihkan kemah, cantikkan kemah. Anak mandi kat sungai tak berjaga. So saya sendiri pernah selamatkan anak orang masuk dalam air nak lemas. So bila saya tengok itu, saya jadi macam, ni family siapa ni, kenapa macam ni anak lepas. Lepas tu bila family dia fokus borak dengan parent-parent lain kan. Anak sesama sendiri kan. Even anak perempuan dia nak pergi toilet pun, kau ikutlah pakcik tu, kau ikutlah uncle ni. Kau ikutlah aunty tu sekali pergi toilet. So benda-benda tu benda yang untuk saya tak elok. Anak kita jaga. Faham. Jadi dari segi orang kata apa, macam mana menjaga adab di dalam alam semula jadi ni pula macam ni? Sebab kalau kita orang tua, kita tahu at least awak kata ada pantang lara, jangan cakap macam ni, jangan macam ni. Macam budak-budak kita tak tahu kan. Jadi macam mana? Saya sendiri tak ada pantang larang. Menarik tu. Tok nenek minta izin semua tu kat saya tak ada. Tak ada. Saya daripada dulu masuk hutan tak ada pantang. Saya tahu minta izin dengan Allah je lah. So kita baca doa, benda-benda yang basic ke, tak ada. Sampai sekarang saya bawa anak dia, saya 7 tahun, orang cakap hantu apa semua, anak saya tak pernah ada masalah. Dan kebanyakan member saya yang dah start join apa semua camping, memang tak ada masalah. Faham. So kalau kata melanggar pantang, tak tahu pantang mana. Faham.
Jadi memang penerimaan isteri dan anak-anak pada awalnya untuk Achan start tu okey tak? Happy. Anak saya dari kecil saya memang didik dengan hutan. Contoh macam minggu ni kita ada camping kan. So dia memang excited, tak sabar. And then sebenarnya mungkin saya bukan camper tegar lah kan. Betul, Sebab saya faham sebenarnya camping ni juga aktiviti dia ada yang pre-camping dengan post after camping, which is dia macam dia memenatkan juga sebenarnya kan. Sebab nanti dah sampai tempat tu, contoh tempat tu kita nak hiking, kita nak pacak kemah, okay, dah energy dah kat situ kan. Lepas tu dah okay, duduk relax, kena-kena yang jenis camping satu hari je. Lepas tu besok dah nak pack barang kan, lepas tu nak balik, nak kena cuci kemah. Jadi macam mana menjadikan benda tu satu kebiasaan untuk tak, orang kata tak jadi beban. Sebab tambah ini pergi dengan anak-anak kan, kemah anak pun kita kena bersihkan juga. Untuk ada setengah orang benda ni bagi dia apa dia cakap macam treatment, bukan treatment, dia best buat benda tu. Bila dia buat benda tu kan, dia tenang, apa dia panggil terapi. Yes. Ada setengah orang benda ni terapi. Macam saya pula untuk camping kemas dengan pasal ni tak berapa terapi dah. So saya go for minimalist. Okay. So saya tak ada nak bawa satu lori, nak melampau-lampau banyak tu apa semua. And then mungkin sebab saya rumah bawah, so benda-benda tu senang. So saya lebih camping, saya bawa barang kat 4 wheel, balik saya tinggal je barang semua kat 4 wheel. Bila saya dah tak penat, saya free, saya boring, baru saya kemas. Untuk saya benda tu dia tak ada isu. Mungkin ada setengah orang dia pandang orang lain, dia ni macam bawa barang tu macam duduk hotel apa semua kan. Tapi untuk orang yang sendiri pasang benda tu, untuk dia benda tu terapi. Dia tengah rawat jiwa dia yang tak tahulah kerja dia macam mana ke apa, hidup dia dekat bandar kan, dia jadi tenang. Macam saya cakap tadi kan ada family yang dia disebabkan terapi dengan benda-benda ni, dia tertinggal anak. Dia biar anak dia budak main dengan budak, parent dengan main parent. So benda tu yang kita kena educate. So bagi dia maybe benda ni ubat untuk jiwa dia. Dan apa yang dia dapat, feeling dia dapat tu lagi berbaloi daripada penat dia dapat. Maybe lah. Kalau naik gunung lagi penat. Itulah tu. Itu tak cerita naik gunung bawa anak. Kita on track naik gunung. Contoh saya naik gunung kan, anak dalam kereta, dia tidur. So kita dah jalan 4-5 jam, kita sampai dekat tea house, baru nak duduk rehat, dia bangun. Kita baru nak rehat, dia bangun. Itu antara cabaran dia. Cabaran. Tapi bila kita tengok dia main, dia happy, dia seronok, lepas tu kita tengok gambar apa semua, apa yang kita buat tu kan, benda tu dia buat kita rasa berbaloi semua ni. Dia adalah satu benda yang momen kita tak akan dapat. Tak ada TV, tak ada phone, tak ada orang lain, ada kita dengan family je. So momen ni sangat value lah. Sebab tak semua orang boleh dapat. Ada ke cabaran-cabaran yang lain? Kalau macam tadi kan, kita dengar naik, dah sampai kat tea house lah kita panggil, baru nak rehat, anak bangun. Ada ke cabaran-cabaran yang lebih besar yang banyak macam-macam jenis? Boleh Achan kongsikan kepada ibu bapa yang dengar Siap Limau sekarang ni. Mungkin diorang, selepas ni aku nak pergi hiking kan, bawa anak okey ni kan, sebab aku memang biasa hiker. Dia kata memang hiker tega kan. Boleh tak kongsikan sedikit cabaran-cabaran dia? Dan juga untuk parenting-parenting yang rasa yang before this maybe dia hiker, tapi bila dah ada anak dia dah start malas. Ramai. Dia dah start malas saja. Dia dah start dekat rumah je. Macam mana? So banyak. So nak mula dengan anak kecil. Anak kecil baby paling senang bawa. Sebab dia mengikut. Dia tidur ke apa semua, dia bising, dia bagi senang je susu. Dia kalau masa time baby, anak saya 4 benda je dia nangis. Dia boring, dia nak susu, dia berak, dia lapar. So setiap kali dia berhenti, dia nangis teruk. Sebelum dia teruk, dia nangis, turunkan dia pada kereta. Saya ada bawa kereta belakang kan. So kita try 4 benda ni. Salat mesti akan kena salah satu. Bila dia dah habis fasa baby, masuk fasa toddler. Ni paling besar masalah. Sebab kat fasa ni orang cakap aku, dia tak kerti duduk diam, dia tak kerti nak bertenang, dia nak main, nak ni. So yang trip saya baru balik bulan lepas ni, anak saya yang 2 tahun tu tak nak duduk kereta, menangis yang jenis muntah. Dah pandai ugut ni, kau tak bagi aku keluar, aku muntah. So bayangkan saya kena bawa dia jalan, dia nak jalan je along the way. So kalau tengok Instagram tu, dengan dia jalan terkidik berjalan, tak nak masuk sampai dia penat. Lepas bila dia penat, masuk ke dalam kan. So kita kejar lah balik, nak kejar timing nak sampai ke tempat seterusnya kan. Dia terbangun, dia dah puas tidur, dia bangun. Nak kau malam baru sampai. nak tunggu dia jalan. Kita pace laju, dia pace terkidik-kidik, tapi comel. Dia macam, lepas tu bila dia nangis, jadi tak best lah kalau nangis teruk.
So tu benda yang kena fikir. So apa saya punya solution ialah kenapa saya buat trip banyak ke Nepal. Sebab kat Nepal semua benda ada. Nombor satu, kita ada porter. So kalau mak bapak tak larang nak fikir anak, kita ada porter. Kita bayar je. Dalam sehari 100, upah dia tak mahal. Untuk bawa kita Bawa punya anak. Oh. Yes, so kalau 5 hari 500. So kalau kita jalan dengan anak, kita bagi semua beg kat dia. So kalau anak kita nak rehat tidur, dia bawa anak pula. Kita tukar yang tu. Lepas tu hutan dia tak macam hutan Malaysia. Hutan Malaysia akses susah. Hutan kita terlampau tebal. So daripada naik ke gunung, heli pun tak boleh nampak sebab tertutup semua dengan pokok. Contoh kan. So apa-apa jadi susah. Dekat Nepal apa-apa call heli je. Tu contoh lah. Insurans ada apa semua kan. Lepas tu daripada rumah ke rumah, berbeza. Daripada track daripada tempat A ke B, C, dekat Nepal ialah kita daripada kampung ke kampung. Contohnya kita pada trekking pada Ampang, kita pergi Ceras. So kat Ampang dan Ceras tu dua-dua bandar. Dua-dua kampung. Ada tea house, ada makanan, ada selimut, ada heater, air, makanan semua ada lah. Semua kita just order macam kat kedai. So benda-benda ni senang. So bila kita parent penat nak jaga anak, kita panggil porter kita yang kita hire tu, kita bagi kat dia, so dia teman je anak, tengokkan anak. Kita makan lah. So walaupun benda-benda tu susah, trik-trik saya kat Nepal ni, kita dah pemudahkan semua benda. So kat situ between parent melayan anak. Macam mana kita nak duduk dengan anak, enjoy kita punya trip. So kalau nak kata masalah banyak, kalau kat Malaysia gunung yang berhari saya tak bawa. Dekat Malaysia ni saya ambil anak saya semua gunung depek lah. Gunung yang sehari untuk training, bagi dia jalan turun. Sebab kalau kat Malaysia ni, kalau kita pergi gunung-gunung yang bermalam, in case anything happen untuk anak, masalah banyak lah. Susah nak access. Susah nak access, semua benda susah. Jadi kalau Malaysia punya gunung lah basically dia. Yes, Malaysia gunung line telefon pun tak ada. Kalau ada yang ada, tapi banyak yang tak ada lah. Kalau di Nepal tu dalam gunung. Ada hari boleh live Instagram. Kita WhatsApp tu kan. Faham. Okey, jadi pernah cater tak dengan masalah yang gunung ni? Kadang-kadang kalau di Malaysia tu ada banyak binatang buas, benda macam tu kan. Jadi pernah tak terjadi benda macam tu, tapi dalam masa sama ada bawa anak-anak pada waktu tu? Alhamdulillah setakat ni tak ada. Kalau paling-paling pun ular je lah. So ular macam biasa, kita tak kacau, dia tak kacau. Macam So tu kalau binatang-binatang besar, harimau semua belum lah. Belum. Kalau Tak ada. Kalau ada pun, tapi dia kira manja. Hari tu masa saya hiking dekat Switzerland, so kita orang jumpa dengan red fox. Tapi jumpa kejap, dia lari dengan marmot. Tapi biasa, saya tak tahu, ni pengalaman saya kan. Bila kita masuk hutan, saya rasa dalam chain of food, kita antara apex yang paling tinggi. So saya punya knowledge ialah, bila kita masuk hutan, semua benda akan jarakkan diri pada kita, termasuk harimau. Kalau ada yang tak boleh bincang pun, macam gajah, ular. Tapi dia punya bahaya ialah kalau kita terjumpa contohnya harimau tua, harimau sakit, harimau yang dah keluar daripada dia punya tempat, yang tu mungkin dia berbahaya. Tapi sebab dia dah tak ada energy, so dia survival. Benda yang bukan dalam chain of food pun, dia as long cuba, dia berasa dia boleh lah. Tapi yang saya tahu daripada dulu, kalau kita berjalan dalam hutan ni semua, memang semua binatang akan larikan diri daripada kita. Jadi kalau let's say lah, yang macam tadi kan, yang Achan kata terjumpa ular, boleh ceritakan sikit situasi pada waktu tu? Macam mana ular tu kalau besar? Kalau pasal ular 2 kali. Sekali tu kita jumpa on track, so kita nampak ada kat situ, so kita buat tak tahu, kita jalan. Satu lagi, dia duduk situ je lah? Ya, duduk kat situ je. Masa tu anak-anak semua macam mana? Anak seorang jalan, seorang trekking kat belakang. And then kita pun jangan bagi diorang ni kita tak boleh bagi terkejut. Kalau kita buat movement yang drastik, dia akan terus terancam, dia akan throw S. Satu lagi tu, masa tengah camping dekat Bentung, saya tengah camping dengan anak mandi sungai di sini, atas kepala saya ada ular. So kita tengok dia dekat atas, kita move lah, mandi kat tempat lain. Selalu kalau jadi situasi macam tu, Achan akan bagi tahu anak-anak ataupun diam? Bagi tahu lah. Bagi tahu, tunjuk kat dia apa semua. Kita memang terus semua benda kita jumpa kat hutan ni, kita tunjuk. So dia akan tengok ular sendiri macam mana, dia pun faham kita kenapa kena alih, kenapa kita kena bergerak ke tempat lain. Kita ajarlah dia semua. Kalau anak yang kecil 2 tahun tu memang tak cakap lah. Dia memang tak faham bahasa pun, takut dia pegang ke. Itulah kan, benda macam tu.
And then kalau trekking kat Nepal memang dengan anjing tu benda biasa. Memang hari-hari ada anjing. So anak pun kita ajar macam mana nak bergaul dengan anjing, bagi makan. Anjing pun ikut. Bila saya trekking dengan anak, memang anjing ikut belakang 2-3 ekor. So kita ajar dia pasal binatang. Semua benda kita share lah. Benda tu juga kadang-kadang viral juga sebenarnya dekat TikTok pun. Semua kadang-kadang ada orang yang hiking, solo hiker ke, nanti kan ada anjing yang ikut. Pada pendapat Achan, kenapa anjing tu ikut sebenarnya? Makanan. Sebab dia tahu kita bawa makan. Yes. Adakah dia akan menjadi ancaman bila dia sampai? Kalau yang kita dah bagi makan ni memang dia elok lah. Dia kalau jadi problem kita orang ni kan, bukan dekat hutan ni anjing, kat gunung-gunung ni, selalu construction. Kalau jumpa tempat-tempat yang dah ditinggal, orang dah buat construction apa semua, kontraktor keluar, dia tinggalkan anjing-anjing jaga. Benda-benda anjing tu masalah sikit lah. Kalau setakat anjing orang asli, anjing hutan ataupun anjing-anjing orang kampung semua, tak ada masalah. Anjing kat bandar menggigit. Faham. Jadi walaupun kalau macam dia ikut kita kan, nanti kalau dah sampai ke tempat tu, nanti dia tunggu-tunggu kita tak bagi makanan, dia ulang. Dia cerita oleh pula. Tak so pernah kalau jadi kat Nepal kes dia memang macam attack. tu. Tak pernah jadi kes dia attack ke Tak pernah. apa? Tak pernah lagi lah. Faham. Jadi dah bawa anak masuk hutan apa semua ni, orang kata tak lepas lah kalau kita tak tanya pasal kos. Okay, kos. Harga. Jadi kita nak tahu harga kos yang paling mahal Achan pernah belanja, dan tempat tu dekat mana, dan kos yang paling murah yang Achan pernah pergi, dan tempat tu kat mana. Ni bersama anak-anak lah, dengan 2 anak-anak. Kalau paling murah Malaysia lah. Malaysia. Daypack tu lah. Daypack mana-mana. So modal dia modal dia makan je lah. Makan minyak, benda biasa. So sebab kita orang barang semua dah ada, so tak ada jadi isu lah. So kalau yang paling mahal tu, rasa tahun lepas lah, Iceland. Ada tengok kat IG. So kita bawa anak naik gunung berapi. Tapi tu macam ada sewa camper kan? Kita orang sewa caravan. Caravan. So kita buat ring road. So kita pusing keliling Iceland tu lah. Itu boleh ceritakan sikit, maybe boleh share lah sikit dekat orang yang tengok podcast kita hari ni, tentative Iceland. Dan Alamak, tak prepare sekejap. Terlupa pula. Tentative Iceland yang masa Achan pergi tu, dan total keseluruhan harga berapa hari dekat sana kan keseluruhan tu, total berapa kos tu? Kena ingat sebab itinerary tu, sebab perkataan dia Iceland. So dia punya nama-nama tu saya tak ingat. So daripada airport tu kita memang terus turun ke bawah. Kejap saya terlupa lah. Tapi kita orang pergi yang semua ring road lah. Kita pergi Black Beach kita pergi, alamak saya tak ingat lah nama-nama dia. Tak apa. Tapi total semua tempat tu ada berapa tempat? Banyak. Kita orang spend masa kat sana dalam 2 minggu lebih. 2 minggu lebih. So sehari at least kita orang akan jalan, kita orang pergi at least 3, 4, 5 tempat. Sehari 3, 4, 5 tempat. Yes. Kalau tempat tu pendek-pendek, kita berhenti-berhenti kejap. Kalau tempat tu kena trekking lama, kena jalan 4-5 jam, dia jadi sehari 1-2 tempat lah. Yang caravan tu memang turun-turun flight dah, memang dah sewa dari awal? Yes, dah sewa dari awal. So kita turun flight, kita terus ambil caravan, kita dah start journey. So hari-hari kita duduk dalam caravan lah. So semua waste lah ke ataupun waste? Semua waste je lah. Iceland ni negara yang canggih tau. So, dalam hutan dia apa semua ada line. Lepas tu kalau kita nak pergi toilet pun, toilet tak ada orang jaga, kita just touch je kat bank kita. Bila kita tidur kat caravan, setiap hari kita kena tidur dekat, dia panggil campsite caravan lah. So kat situ memang ada elektrik, ada toilet, ada yang ada dobi, ada yang hot shower semua lah. Pun tak ada orang jaga. So Iceland negara yang canggih, jangan risau. And then actually caravan ni pun sesuatu benda yang baru juga untuk culture Malaysia sebenarnya kan. Sebab sekarang ni pun kita dah nampak dah macam jadi trending, increasing trend lah pasal caravan ni kan. Jadi macam Achan yang pernah pergi ke Iceland, culture caravan tu macam mana? Macam Achan cakap tadi, dia ada tempat, dia bukan boleh tidur sembarangan tepi jalan lah kan, dia ada tempat. Boleh ceritakan sikit pasal caravan punya lifestyle ni? Caravan ni kenapa kita ambil caravan adalah sekiranya tu kita nak jimat masa. Sebab bayangkan kalau kita tidur, kita nak pusing satu Iceland, kita tiap hari nak kena cek tempat tidur. So bila nak cek tempat tidur, kita kena first waste lah hotel tu kat mana. Lepas tu kita kena keluarkan barang, loading, sampai kat rumah kena unload, lepas tu kena masak, kena ni apa semua, tukar-tukar baju. Lepas tu besok pagi nak kena load, masuk balik kereta. Tapi kalau bagi caravan ni,
Tak payah semua benda tunggu masa, tak payah. Hari-hari kita tidur, kita jalan, kat mana kita nak ride, kita berhenti. So dekat Iceland dia dah senang. So dia dah memang ada apps kat mana nak parking, kat mana nak berhenti, kat ni apa semua kan. So kita ikut je route yang mana terdekat. So kalau kita pergi musim panas, ada setengah campsite kita kena booking. Tapi kalau kita tak pergi selain pada musim panas, kita boleh masuk all in terus bayar kat situ. Lepas tu dia punya best, dia menjimatkan masa. Kita tak payah nak susah cari penginapan. Sebab kat Iceland ni harga dia boleh tahan mahal. Kalau kita tak rancang dengan betul, tiba-tiba rumah kita tak booking kan, tiba-tiba yang tinggal adalah satu malam 2-3 ribu. Faham. Kalau cari daripada awal maybe boleh dapat lah rumah 700 macam tu kan. Tapi kalau kita lari timing apa semua, bajet akan lari lah. So saya buat macam tu sebab saya nak jimat masa. Saya memang nak explore satu Iceland. So caravan ni best. Kita memang hidup dalam kereta. Jadi memang kalau nak tidur tu memang dia ada caravan campsite tu lah. Betul. So memang di situ hanya caravan saja boleh masuk. Betul. So caravan tu dia campsite dia macam parking. Okay. So kita tengok je macam parking kat luar, parking tapak open space tu. Ada macam tu. Lepas tu dia ada toilet, dia ada lobby, lepas tu ada yang ada sinki. Itu je lah facilities ada. So kita akan duduk dalam van kita lah. So dalam van kita kan ada tilam, katil semua kan. So masak kat luar ke kat dalam, tu atas kita lah. Jadi masa tarikh yang Acan pergi tu, masa pergi ke caravan punya site tu, ada ramai orang juga atau Acan ramai juga? Memang sana dia punya culture. Culture dia memang macam tu. Turis lagi ramai daripada penduduk. Turis. Faham. Tapi jadi kita di Malaysia macam saya tak tahu lah. Saya belum nampak lagi lah caravan campsite tu. Atau memang dah ada? Acan dah perasan? Kalau tanya saya macam tak ada lagi. Benda-benda ni facilities semua memang tak orang kata belum establish. So kalau yang ada siapa yang ada caravan tu, dia boleh berhenti mana dia suka. So tak ada rule. Dekat Iceland ada rule. You tak boleh berhenti dekat tengah jalan, you tak boleh tidur overnight kat mana-mana. Memang ada space. Iceland ni semua benda bersamaan. Undang-undang dia ketat lah. Undang-undang dia ketat. So kat Malaysia ni kalau kita naik caravan, mana-mana pun boleh tidur. Kita berhenti, kita tidur. Cuma concern dia macam safety masalah, masalah rompak ke sama ke, yang tu masalah. Mentaliti sana tak ada masalah. Turis memang selamat je. Lepas tu masalah nombor 2, kat mana nak berhenti yang kita boleh berhenti pada masa yang sama, nak cuci baju, nak cek dobi, nak cek ini. Benda-benda yang tu kena manage sendiri lah. Dia tak ada facilities yang dah sedia. Dia macam tak ada, okay kau berhenti kat sini. So banyak orang main caravan kat Malaysia ni mostly semua pergi tempat pantai. Paling senang. Paling senang lah. And then di Iceland tu, tempat caravan tu memang dobi apa semua tu 24 hours lah. 24 hours. Tapi tak semua ada dobi. Tak semua ada dobi lah. Tapi facility tu memang banyak di Iceland lah. Banyak. Campsite rasa ada berpuluh-puluh lah. Saya silap ratus. Berpuluh. Jadi saya rasa lebih 100 kot. Kos di Iceland tu sepanjang 2 minggu berapa? Anggaran. Kita memang nak tahu. Mungkin dekat luar sana tu ada orang yang macam kalau naik caravan pusing-pusing Iceland kan. Sebab naik caravan tu dah tak kita dah tak fikir duit hotel apa semua, mungkin dah jimat sikit kan. Seronok kan toilet dekat caravan mahal. Sebulan sehari 1,000 plus. 1,000 plus duit Malaysia. So 10 hari caravan dah 10,000. Kalau 10 hari, kalau pergi 2 minggu dah dekat 2,000, 20,000 lah caravan. Caravan sahaja. Caravan. Itu belum kira minyak petrol. Belum. Minyak kat sana pun. Tol tak ada. Tak pernah jumpa. Tol tak ada. Free. And then diorang kad debit kita ataupun dia pakai Wise? Saya banyak pakai Wise. Pakai Wise lah. Sebab kad debit ada yang boleh, ada yang tak boleh. Minyak sekali isi 700. Sekali isi 700 tu boleh pergi. Habis tank lah 600, 500 km. 600 km jauh juga sebenarnya. Jauh. Pergi Johor boleh balik. Makan, belanja, tempat, semua benda tu berbayar. Contohnya campsite tu tak murah juga. Sekali kita pakai campsite tu rasa 100 lebih, 200. Dia punya entry. Duduk berapa lama tak kisah. Tu per day lah. Lepas tu sana tak ada orang jaga campsite semua. Mostly kita scan je. Scan ataupun bayar dekat apps. Faham. Boleh kalau kita tak bayar. Balik, tak tahu nanti dia tolak kad. Dia deduct sendiri. Dia akan deduct daripada company kereta. Company kereta akan charge kat kredit kad kita. So nak sewa kat Iceland ni, benda yang paling wajib dia orang kena ada kredit kad. So kalau baca sewa kereta kan, dia tak tulis. Tapi bila dah sewa-sewa semua benda, kat belakang tu masa nak
subscribe kereta, dia akan beritahu terus wajib ada lesen international dengan credit card. Tapi lesen dia tak tengok pun. Tapi credit card tu benda yang dia minta. Jadi kita anggarkan tadi kosnya lebih kurang 40,000 40 ke 50,000 ke Boleh lah, lebih kurang lah. 40,000. Saya ada buat salah kat sana. Okey. Kongsikan. Kelakar sikit saya menceroboh kawasan. So saya dah tengok nama tempat tu Vestrahon. Vestrahon ni kampung Viking. Okay. So dia memang pegunungan pantai yang sangat lawa. Pegunungan pantai. Dia kat pantai, lepas tu dia ada pegunungan. Kalau tengok dia punya gambar memang Masya Allah cantik lah. Saya datang awal pukul 3 pagi dah sampai. So tak sabarlah nak tunggu tempat tu buka. Sekali saya pergi explore sendiri. Kereta saya masuk lumpur. Masuk paya. So bila kereta nak masuk paya, Dia off-road lah jalannya. jalan dah off-road lah. So saya dah ceroboh tempat yang kita boleh masuk. Kita dah biasa kat sini bawa 4 wheel. So kita ingatkan okey lah jalan semua kan. Sekali dah termasuk paya. Bila masuk kat paya daripada pukul 3 pagi tu, nak menunggu ke pagi. So apa yang kena dengan saya kena tangkap dengan polis. Sebab landlord kat situ report polis. Saya menceroboh. So masuk lah saya dengan anak saya dua-dua masuk kereta polis. Kena soal siasat. Lepas tu masa time kereta rosak tu pula, heater rosak. Time tu suhu sejuk, winter. So makin lama suhu mungkin sejuk. Kereta dah rosak. Lepas tu saya kena jalan kaki lah, keluar dari kawasan tu dengan anak bini, keluar pergi cari kedai terdekat. So kita jalan dekat 40 minit itu lah cari. Gelap-gelap lah ni. Pagi-pagi buta tu. Yes, rupanya restoran yang saya pergi tu tuan tanah punya. Memang dia tertipu polis lah. Pagi sebelum subuh polis sampai. So polis kat sana, dia panggil naik kereta dia ambil statement apa semua. Dia kata tuan tanah nak charge saya sebab menceroboh. Sudah. So saya dapat lah bagi alasan dekat dia, malam tak nampak, waste rosak, lain gila. Tak perasan lah ni semua. Okey lah, dah settle. So tuan tanah pun dia tengok ada anak apa semua. Okey, budak baik lah kot ni. Takkanlah ceroboh bawa anak baby kan. Jadi tak baik kereta rosak. So bila kereta rosak, insurans saya tu tak nak cover. Sebab daripada GPS saya keluar daripada jalan off-road. Jalan public. Saya masuk private property. Dan saya private property pula saya tak dapat kebenaran. So Iceland benda-benda legal ni dia ikut je. So yang tu je saya kena charge RM20,000. Extra mana dia? Aduh. Faham? Saya cakap dengan awal macam mana ni kan. Bayar je lah daripada kena ambilkan polis. Ya tu. Landlord pun kata okey, dia tak charge. Polis pun dia senyum, dia tengok bawa anak saya pun dah dalam kereta. Polis pun dia merayau, main semua benda dia nak usik tu kan. So saya rasa salah tu sebab saya lepas time tu sebab bawa anak. Tu best bawa anak Kadang-kadang bila ada masalah ni orang tolong apa semua kan. Cuma bab kereta sewa tak boleh buat apa. Sebab kereta sewa kata, company insurance kata you broke the rules, you tak ikut undang-undang apa semua, you ceroboh kawasan. Sebab kita tak boleh lari sebab semua kereta dah ada GPS. So dia tengok je kat GPS kita kat mana. Kenapa sampai ke situ, pergi kawasan ada apa, jalan bukan tak lah. So itu jalan yang bukan digazet untuk kereta kan. Kena macam tu lah. Tapi dia bagi kita balik dulu. Dia kata dalam seminggu okay, bayar lah. Kan esok anak bini semua tak boleh pergi Iceland pula. Tapi pengalaman lah. Pengalaman lah. Malam tu memang bawa alas sebab kita boleh tengok kereta rosak sikit-sikit masuk dalam sungai kan. Sikit payah-payah kan. Tu macam ni. Lepas tu dia macam ni. Lepas tu dah macam ni lah. Tayar depan semua kat dalam. Enjin kat dalam. Dah duduk dalam. Memang duduk dalam pahit. Buka pintu depan tu driver tu memang dah terjun air lah kalau tu. So kena daripada dalam pergi ke belakang. Buka pintu belakang sekali, keluar dari belakang. So nasib baik dia tak super dalam lah. Dia super dalam semua dah submerge lah. Faham. Memang tak nampak macam tak nampak masa berjalan tu. Tahu-tahu dah sebab 3 pagi. Memang tahu-tahu dah macam alamak. Macam tu lah. Yes. So tu benda yang kelakar. Dekat negara orang tu. Dekat negara orang tu. Kalau aku dah tak tahu nampak apa kan. Kelakar lah. Lepas tu nak cari malam tu, nak cari macam dah stranded, heater rosak. Bila heater rosak sejuk. Ya tu. Macam aku nak pergi mana ni. Tapi masih nasib baik anak-anak pada waktu tu tak ada yang menangis, tak ada apa lah. Nangis tu tak nangis. Diorang ni anytime nangis. So kita dah biasa dengan nangis. Okey je. Tapi handle dengan tenang lah masa tu ke suspend juga ke macam mana? Tenang, suspend semua campur. Masa pagi bila polis sampai, Allah, polis tu. Tapi diorang English okey lah. Okey. English okey. Dan polis kat sana sangat baik. So lagi bila ada budak kan, siap dia belanja anak saya hot chocolate lagi. Okey lah. Jadi
macam yang hari tu yang pergi ke Iceland tu, persiapan tu saja berapa lama dari segi mental, fizikal dan kewangan? Tak ada. Iceland tu semua kita main pergi terus. Dia macam yang hari ni terasa nak pergi Iceland, esok terus book macam tu. Lebih kurang lah. Oh. Yang untuk Iceland punya trip tu Sebab kita orang jenis macam bisnes sikit lah. Okay. So tempat-tempat negara ni semua dah macam plot kat otak. Dia tunggu duit sampai jalan. Oh, memang dah ada plan lah. Ya, kita memang dah study banyak negara apa semua kan. Nak pergi tu, nak pergi ni. So bila ada duit jalan lah. Plan tu kemudian boleh. Jadi kalau macam nak untuk persiapan keluarga untuk naik ke gunung, macam contoh ada pernah naik gunung Himalaya kan dengan anak-anak juga kan. Benda tu untuk anak-anak punya persiapan macam mana dengan kita sendirilah as a parent? So persiapan selalu macam kita orang sentiasa continuous. So kita orang mudah daripada orang lain. So kalau orang lain at least kena fikir 3 benda lah. Persiapan mental, physical, pocket. Yes. So kalau dia ada 3 ni okey lah. So kalau pocket tu yang paling penting. Kalau dia memang sentiasa berduit, dia nak pergi, dia dah tahu semua benda, pergi je jalan. Kalau macam fizikal ni, kita nak biasakan diri dengan bersukan, fit. Maksud dia kan macam Nepal punya trekking tak susah macam gunung Malaysia sampai tu terang. Sebab gunung dia jalan open, tak terlampau pacak macam gunung-gunung Malaysia. Gunung Malaysia ni Gunung Nuang tu pun dah pacak lah. Contohnya kan. Tapi kat sana gunung dia lama. So disebabkan dia lama, naik turun sejuk, lepas tu altitude tinggi. So benda ni yang parent kena ambil pot banyak. So dia kena, orang kata sebelum dia pergi tu at least 3 bulan, 6 bulan dia memang kena selalu hiking anak lah. Kena selalu hiking juga. Lagi-lagi kalau anak tu kecil. Kalau anak tu kecil dia nak duduk kat kereta belakang, dia kena dah dia biasakan duduk dalam kereta tu daripada Malaysia lagi. Sebab kalau dia pergi luar negara baru dia nak biasakan, dan anak dia tak nak duduk, dia memang kena berjalan sambil mendengar anak dia menjerit kat belakang lah. Boleh datangkan stres lah. Ada selalu jumpa. Ada macam tu lah. Ada. Faham. So itu adalah persiapan dari segi fizikal lah. Jadi untuk mental tu, kita selalu bawa anak kita pergi outdoor. Kita selalu bawa. So kita tunjuk macam mana outdoor ni macam mana. Lama, ada time kena jalan, ada time boleh main, ada time berhenti. Lepas tu kita kena reward lah. Macam anak saya gunung 4,000 meter semua tu, dia jalan sendiri. Yang nombor anak saya yang first. Yang first kan. Dia dah tak ada siapa dukung. Walaupun umur baru 7 tahun. Kan kat Malaysia ni ramai orang selalu pergi gunung kat sana, pergi ABC apa semua kan. Anak saya 7 tahun dah boleh buat track-track macam tu, jalan seorang. Dia tak payah dia dukung. So dia punya persiapan mental dia ialah reward lah. Reward. Macam saya selalu macam bila dia sedih, kenapa cinta? Penat. Okey, apa yang buat cinta tak penat? Nama dia cinta kan. Penat ni. Penat pun kita dah kat sini kena jalan. Lepas tu kalau daddy bagi 3 benda, apa cinta nak? Kita borak lah. So sambil borak jalan-jalan, kita tukar topik. Mungkin dia nak reward, mungkin dia nak berborak dengan kita, mungkin nak cerita pasal anything, mungkin nak buat pasal plan future pula. Tapi bila saya tengok paling best anak saya ni, dulu saya pergi satu family. Sekarang ni saya akan bawa macam 5-6 family, 7 family sekali. So bila budak-budak ada kawan, laju. Diorang lagi laju daripada kita. Laju. Kita dah sampai macam kita kat belakang, slow kan. Dia dah laju dengan kawan dia berlari. Antara kita kejar ataupun kita suruh guide yang kita hire kat sana, pergi kejar ayat cinta, tengok dia. Macam tu. So bila dia berkawan, dah jadi benda lain. Kalau kita pergi sendiri, stres dia tinggi kalau dengan budak ni. Sebab dia boring. Budak tak boleh boring. Dia tak boleh boring, dia tak boleh penat. Dan macam mana cakap pun dia tak boleh faham kenapa aku kena hiking. Tapi kalau kita jadikan hiking tu permainan, hiking tu satu benda aktiviti yang menyeronokkan, team building untuk dia apa semua, dia bila dia rasa benda tu seronok dia buat. Kalau dia tak faham kenapa dia kena penat, habis. Ambil masa juga tak cinta untuk adapt dengan benda ni sebenarnya, Achan? Alhamdulillah, sebab saya buat daripada kecil tak pernah. Dia memang tak ada masa nak ambil adapt. Dia memang selalu terus okey. Dah okey je lah. Sebab dia daripada kecil dah macam tu. So dia berbeza, dia akan jadi berbeza dengan anak. Adalah saya tengok anak klien saya kan. Ada yang dah 3 hari ketiga pun dia tak nak jalan. Dia nak orang dukung je. So dia tak faham kenapa dia kena hiking. Ada. Tu kena proses memujuk pula. Daripada awal kena selalu mak bapak kena terangkan, kena borak dengan dia, kena pre dulu sebelum sampai kat sana. So apa kita jumpa kat sana, apa yang best kat atas gunung ada apa, kena borak dengan dia. Kena buat dengan dia outdoor daripada yes.
macam kita kena bagi dia keep on curious pun ada juga Betul. lah kan. Budak memang dilahirkan dengan sifat nak tahu. So bila dia kita spike dia dengan soalan-soalan macam tu, dia nak turun, dia nak pegang, dia main. Macam 2 trip tahun ni, saya ada buat 2 trip tahun ni kan. Diorang budak-budak ni punya seronok ialah collect ladybug. Diorang bawa jar. Dia bawa jar, dia isi ladybug. Ada yang kumpul belalang. So bila dia jadi kan, benda ni untuk diorang game. Diorang berlumba. Oh, siapa punya ladybug cantik, saya punya ladybug besar, saya punya ladybug jumpa dulu. So bila dia jadi ni kan, hiking tu dah diorang tak tepi lah. Bagi diorang main lah macam biasa kat rumah. Cuma lokasinya berbeza. Cuma lokasi berbeza. Dan dia akan lagi laju sebab dia nak dulu daripada kawan lain. Takut kawan lain jumpa. Ataupun kalau ladybug tengah jalan, dia takut bila kita lalu kita pijak. Faham. Kita kena kreatif lah as parent. Teruskan Amir, soalan ni sebenarnya kita paling nak tahu juga ni. Posting yang dipin oleh Achan sendiri yang Achan nampak macam kita panggil tu lereng bukit yang Achan Tebing. Itu Tepi tebing. Betul-betul tergantung. Betul-betul macam tergantung tu lah. And then benda tu pun mengundang saya baca di ruangan komen tu ada banyak lah yang bertanya macam mana kalau macam trip itu sebenarnya itu day trip ataupun bermalam di situ sebenarnya Aceh. Trip tu kita orang panjat gunung tu rock climbing sampai atas. Tapi anak-anak tak sampai atas. Anak-anak kita bagi dia sampai kat tebing tu je, sampai dekat kemah yang saya pasang, kemah gantung tu kan. Kemah gantung. Lepas tu bila dah enjoy apa semua, petang diorang turun bawah abseiling, saya bawa turun apa semua balik hotel. Yang memanjat bapak-bapak je. Jadi yang duduk di tebing tu berapa jam je sebenarnya? 4 jam je. 4 jam tu kira macam rehat dah lah sekejap memang layan, bagi dia layan view tempat tinggi, tempat sebab benda tu dia rare sikit ialah kemah gantung. So kita panggil portage lah. Kemah gantung ni adalah digunakan untuk expedition bila ada pendakian tebing. Kita ada rock climbing, kita nak tebing kan flat kan, tegak vertikal kan. So bila dia nak cari tempat tidur, kita pasang kemah gantung, dia boleh tidur dah rehat kat atas tu. So bila ada expedition yang melibatkan beberapa hari, dia kena ada tempat untuk dia rehat tidur. Itulah kita panggil portage. So saya bagi dia naik sampai kat first step tu je. First kita panggil first pitch. So sebab apa? Sebab nak bagi dia rasa macam mana rock climbing, apa yang best, duduk kat atas, layan view. So kalau tengok time tu kan, dia seronok kan. Dia seronok siap buka coklat, makan, goyang kaki. Kalau orang biasa dah berpeluh-peluh kaki duduk situ kan. Itu gayat. Kita ni rasanya dah gayat dah. Maknanya dia dah terbiasa. Dia dah gayat tu dah hilang dulu dia. Gayat ni dia akan hilang, tapi kalau kita lama tak buat, dia datang balik. Selagi kita dalam benda kita buat, repeat buat, dia tak hilang. Tapi bila kita tinggal, dia datang balik. Achan pernah go through fasa tu juga? Pernah. Saya macam lepas COVID dengan kerja baru ni kan, beberapa tahun tak aktif kan. So bila panjat balik apa semua kan, tangan berpeluh, nak kena lap balik apa semua kan, dia macam pandang bawah, ya Allah gayat ni. Lepas tu dah start datang anxiety kan, tali ni kalau putus macam mana. Benda tu datang balik. Benda tu auto kita manusia. Memang tak, sebab level saya sekarang ni pun kalau duduk tingkat 30, tengok bawah dah macam-macam benda fikir. Macam tu. Jadi macam mana Achan cater masalah tu? Memang kena repeat buat sampai dia hilang lah. And then gayat ni dia bukan musuh tau, dia kawan. Sebab dia adalah satu mekanisme safety untuk kita, supaya kita beringat dan berjaga-jaga. Dalam kemalangan ada 2 jenis orang yang paling selalu, orang kata bagi saya 2 jenis orang yang akan selalu, orang kata kemalangan datang daripada 2 jenis orang. Orang yang pertama ialah newbies, sebab dia tak tahu apa. Dia datang mencuba mengikut kawan, masalah sebab dia banyak benda dia tak tahu. Dan second ni orang yang dah hilang semua rasa. Hilang semua rasa. Dia dah tak ada gayat, dah tak ada takut. Orang macam ni masalah. Sebab dia akan nak lebih-lebih. Dia akan cuba break the rule, dia akan cuba shortcut, dia akan bypass apa yang dia belajar. Tak apalah, kita buat macam ni, boleh kot macam ni kot. Dia skip safety. Orang macam ni selalu, kawan-kawan saya banyak jatuh, mati ada. Pernah ada yang ada banyak kes. Saya sendiri pun pernah jatuh, pernah masuk hospital, patah tangan, kaki semua. Jatuh pada ketinggian berapa tu? Saya panjat saya tahu 30 meter, tapi paper tulis 100 meter. Masuk paper juga. Masuk paper. Ini kes yang dah lama, dah 11 tahun lepas je. 11 tahun lepas. Masa tu di mana? Dekat Keteri, Kedah. Bukit Keteri. So saya tengah rock climbing lah. So saya tengah rock climbing, sampai satu tempat tu saya berhenti, lepak. Masa tu isap okok kan. So saya lepak isap okok. Dekat atas lah. So saya tak pasang safety sebab saya nak bergerak senang.
So entah macam mana kaki saya licin, saya terus jatuh ke bawah. And then tali tu pun tak. Saya tengah tak ikat sebab bila kita panjat tempat yang tinggi, tali ni contoh dia boleh bawa 20 mm. So kalau dia penaikan yang lebih, dia akan jadi first pit stop, second pit stop. So dekat first pit stop tu kita akan off daripada tali, kita akan pasang safety dekat hook ataupun dekat anchor yang ada lah. Mungkin masa tu sebab tempat pit stop tu terlampau elok, boleh duduk isap ukuk. Dia macam pintu gua. So saya tak pasang safety, boleh kot ni pegang elok ambil isap ukuk tu terslip. Tu kesilapan bodoh lah dulu. Faham. Lepas tu itu patah kaki. Patah, kaki saya patah, pelvic saya retak, tangan saya patah, ni patah, ni jari saya ni patah. Masa jatuh tu, masa on air tu apa yang Achan fikir? Masa on air. Sebab 30 meter tu. Ya, tinggi kan. Tinggi. Yang saya ingat kan memang tak rasa apa dan tak ingat. Bila dah kat bawah, dia take time, lepas tu sakit sampai dan tak boleh gerak. Lepas tu bawa perasaan bomba datang, bomba dengan ni orang kampung lah semua bergaduh macam mana nak bawa keluar, macam mana nak bawa turun, macam mana nak angkat. Masa tu seorang ke ada dengan tim Ada ke? tim. Ada tim. So tim perasan jatuh tu lah. Yes, tim perasan jatuh, dia orang telefon sebab saya jatuh tempat yang technical, so tak boleh nak bawa keluar dengan kawan. So dia kena perlukan tim equipment semua lah. Contoh tempat yang teknikal tu adalah macam mana? Kawasan tu dia Still kat lereng lagi. Bukan kat tanah, dekat ground. Bukannya kawasan boleh terus akses pakai kereta. So kiranya macam kalau ini di Okay, saya jatuh lereng. So mungkin dia still steep macam ni lagi. So kawasan ni kita tak boleh sampai. So bila kita tak sampai nak bawa rescue orang jatuh kan patah apa semua kan. So kena panggil bomba dengan ambulans semua lah. Tapi masa jatuh tu memang tak ingat apa lah. Memang tak ingat. masa slip tu dia macam bodoh. macam tu. Itu je ingat. Lepas tu laju lah. Tak sakit, tak rasa apa. Start dekat ambulans dah ambil apa semua, masuk hospital lah, semua benda sakit lah. Baru sampai lah. Baru sampai lah. Jadi betul lah orang kata kadang-kadang kita ni tak rasa sakit sebab adrenalin tu masih ada. Betul. So benda tu memang sebab itulah orang kata nanti adrenalin tu dah. Maybe lah. Tapi masa jatuh saya ingat memang tak rasa sakit. Benda ni saya tulis lagi. Macam bila jatuh apa semua tempau kan orang kata sakit pun kan. Tak ada. Dekat hospital rasa semua benda. Tapi masa jatuh tu ada rasa tiba-tiba tu nak terbangun ataupun cuba bangun tapi tak boleh? Tak boleh. Saya rasa satu badan paralyzed. Memang tak boleh gerak. Rasa kalau saya ada upload gambar, saya punya gambar status Facebook sekarang tangan kanan ni jadi ni. Kat hospital semua bersimen, leher apa semua, tangan kanan gosok gigi, tangan kanan je boleh. Faham. Jadi masih lagi ingin teruskan. Sebab kita dah faham kat mana mistake kita. So ada sebab lah kita belajar semua apa yang kita belajar. Ikut je lah. Tapi minat tu mendorong Dia walaupun nak jatuh tu dia hidup. Dia hidup kan. Dan dia rasa macam aku patut kena lagi jadi better benda ni. Kena lagi beringat, kena lagi train, kena ikut follow safety. Faham. Masa tu dah jadi jurulatih dah? Belum saya lagi. Tak ingat tahun. Saya rasa dah ataupun tahun tu lah saya ambil. Baru lepas ambil. Faham. Okay. Jadi kita nak tarik sikit pada yang Acah cerita yang duduk dekat tebing bukit tu kan. Itu adalah yang orang kata day pack punya benda lah. Turun hari tu juga. Betul. Pernah bermalam 2-3 hari di tempat macam tu tak? Bermalam sekejap saya tengah ingat. Rasa saya tak ada lagi bermalam kat situ. Kawan saya seorang ada. Sebab apa masa saya pergi tu untuk dia training ke K2. Dia pergi ke gunung lain. So apa yang jadi ialah dia tidur kat saya punya kemah tu 3 hari 2 malam. So saya pula kerja saya hari pertama pasang. Saya tinggalkan dia nak tidur kat situ. Saya balik turun bawah pergi ke hutan, balik chalet lah tidur katil. Lepas tu besoknya saya pergi kat dia, kita orang panjat sampai atas. Sampai ke atas kita turun balik dekat situ Portalish tu. Lepas tu saya tidur hotel. Tidur resort. Hari esoknya saya naik lah hari ketiga. Saya bawa anak bini saya lah untuk rasa enjoy tidur Portalish lah. Lepak kat Portalish. Jadi memang kawan Achan tu memang dia tidur kat situ lah. Yes, memang saya bagi dia 3 hari 2 malam. Dia siap marah-marah mencarut lagi sebab apa? Hujan. Okay. Jadi kalau macam situasi weather hujan duduk Portalish ni, adakah dia lagi kata lagi mencabar daripada kita kemah di ground? Mencabar. Dia kalau apa-apa je yang melibatkan hujan, dia jadi semua benda mencabar.
So untuk hujan tu dia punya problem, kita ada pasang, kita ada bawa dia punya penutup bumbung apa semua tu. Problem dia tu saya punya. So masa hujan tu saya tak ada. Saya beritahu dia benda tu ada, dia tak terpasang. So malam dia tu dia tidur basah-basah, kaki basah, ni basah, tu basah. And then ini adalah soalan sebenarnya yang ditanya masa yang dalam video tu. Tapi saya tanya juga, macam kalau nak ke tandas pada waktu itu, masa dekat Portal Lift tu, macam mana selalunya? Okay, tandas ada banyak. So bukan ada banyak lah, ada banyak option lah. So yang first kita boleh keluar daripada Portal Lift tu, turun bawah, naik balik. Tapi renyah, penat lah. Ataupun kita boleh off track, cari lereng yang mana kita boleh berdiri apa semua. Ataupun sesuai untuk nak buang hajat lah. Pun ada juga sikit-sikit. Ataupun yang third, biasa kita orang pakai plastik. Buat kerja dalam plastik. Lepas tu cuci-cuci apa patut, pakai wet tissue. Ziplock lah. Tu paling senang. Selalunya orang akan ambil option yang kedua, yang ketiga. Kita orang selalu ziplock lah. Plastik dan ziplock. Plastik dan ziplock lah. So kira dekat Portal Lift tu juga kita akan membuang kat Portal Lift tu je lah. Kalau dia berdua, kena keluar lah seorang. Keluar tu maksudnya tergantung lah. Pergi cek tali, panjat kat atas ke, kat bawah ke. Takkan ada orang gemar sekali dengan orang tengah buat kerja kan. Faham. Lepas tu bila dah siap benda tu nak ziplock, masuk dalam bag, kita ikat dekat tali kat luar. So itu nanti kita turun, kita buang lah. Yes, turun buang lah. Dia punya prinsip senang je, leave no trace. Faham. Curious juga nak tahu. So kalau macam benda yang macam tu, macam kita punya digest tu kan, cara buang dia sama macam kita buang sampah biasa, ataupun ada cara dia juga? Kita orang kata bawa turun semua benda. Yalah, tapi buang dalam tong sampah macam tu je lah. Ataupun dia ada cara kalau dia tahi apa semua, kita clear lah. Clear dulu kat toilet. Basuh lah apa semua. Kita tak buang benda tu seketul macam tu je. So dia sama macam pad perempuan kak. So kalau perempuan datang haid pad, kita akan basuh dulu semua, dah clear, dah cuci, tak ada darah apa semua, baru buang tong sampah. So bukannya dah ziplock tu turun bawah nampak tong sampah campak, bukanlah. Dia kena cuci dulu. Kena pergi toilet juga. Okay, faham. And then selalunya kalau macam dekat atas tu, selain pada hujan, cabaran apa yang lagi menyusahkan lah selain pada hujan? Macam tiba-tiba kat lereng bukit ni orang kata angin lagi kuat pada yang kat bawah selalunya. Angin sebab kita bergantung kat tali. Kita orang punya masalah paling besar memang hujan. Memang hujan lah. Hujan benda-benda yang boleh spoil, boleh batal, boleh turun. Masuk dia kena abort lah. Kalau hujan terlalu lebat kan. Kadang-kadang dia tak payah lebat pun. Sebab kita banyak pakai tangan. So tangan kita bila peluh pun kita pakai chop. So bila kita panjat tempat yang basah, tangan tak function. Semua benda nak panjat. So bila kita nak pilih tarikh, nak climb semua, pilih hari, macam kita orang selalu spend 3-4 hari lah. Contoh nak panjat tempat-tempat yang tu kan, kita akan cari window paling cun lah. So benda-benda ni kalau hujan selalu turun balik lah. Faham. Portilage tu memang dia ada yang boleh tampung certain berat, ataupun macam yang Achan punya tu nampak dalam video tu ada tiga orang. So dia mampu tampung. Mampu. So portilage ni dia datang sama dengan barang rock climbing dengan barang hiking berbeza. Barang hiking ni selalu dia buat tak ada orang yang inspect. Kau keluarkan kau punya kemah, kau keluarkan kau punya tali apa semua, barang-barang, ada brand, dia semua jual. Tapi barang climbing dia kena lalu, dia panggil kalau kat Malaysia ni macam sirim. So berapa kekuatan tali ni, kena keluar lah, semua kena ada lab test. Sama dekat portilage tu dia boleh tampung 24 kN kilonewton. So dia memang kita ada dia punya surat beranak apa semua sebelum kita beli lah. So kita memang tahu dia safety untuk buat. Faham. Dan benda tu tak jual pun kat Malaysia. So memang kena beli kat overseas. Saya rasa kat Malaysia ada 2 je tu. Memang itu pun kira diimport lah, masuk ke Malaysia lah. Saya macam terfikir juga yang berkenaan dengan pasal keselamatan tadi tu kan. Ada orang cakap juga kalau orang komen benda-benda yang Achan buat ni membahayakan keselamatan anak-anak. Apa penerimaan Achan terhadap komen-komen macam ni? Kalau kita nak cerita pasal risiko, kat rumah pun risiko. Kalau kena cerita pasal risiko, iPad tu sendiri risiko.
Okey. Bagi anak teknologi, bagi anak terdedah dengan benda-benda ni. So dia punya EQ tak berkembang, 24 jam dengan kat rumah tertutup. Kita lah pergi mana kita tinggal kat dia. Nampak tak beza budak dulu dengan sekarang? Budak dulu lepas sama saya dah umur 40 kan. Lepas main sungai mani kan. Kita heavy duty. Budak sekarang yang dibesarkan dengan semua tak boleh ni, apa jadi dengan diorang? Tengok generasi yang lahir lah. So benda yang saya buat ni memang agak berbahaya, tapi saya dah calculate risiko. Kita panggil dalam risk management kita kawal. Contohnya saya memang bawa tempat kat Portalish, tapi ada sebab kenapa saya tak bawa sampai atas. Sebab safety lah. So saya akan kira apa semua, apa yang selamat, apa yang senang, dan saya stop kat situ. Saya tak melebih. So dia pun kat situ macam anak saya, walaupun dia umur 6 tahun masa tu, 5 tahun, dia ada harness dia sendiri. Harness tu yang kita pakai untuk panjat, nak sanggupkan tali kan. So harness semua kita beli, kita import saiz dia semua kan. So anak saya pun pakai safety helmet. Anak saya pun sentiasa attach dengan saya. Memang kita akan pakai 2 point lah. Satu attach dengan saya, satu attach dengan tali. So dia tak pernah dalam keadaan kosong boleh jalan-jalan macam yang saya buat silap 10 tahun lepas apa semua tu kan. Kita avoid semua benda-benda tu. So kita duduk kat situ pun bukannya lama. Kita duduk kat atas, bagi dia rasa panjat sampai atas. Lepas bila dia dah duduk kat atas tu, bagi dia feeling, borak-borak apa semua. Lepas tu kita turun sebelum malam. So benda tu kita panggil calculate risk. So benda yang calculate risk is okay lah saya rasa. Boleh lah. Jadi mana tadi sebelum buat tu kita kaji dulu jugalah. Betul. Kiranya Acan bukannya kosong. So benda tu kita panggil risk management. Risk management ni simple lah. First kita kena tahu apa risiko yang dihadapi. So risiko dia tambah 3 lah. People, equipment dengan weather. 3 benda ni benda paling selalu jadi. So equipment kita penetrate siap-siap semua benda. So kalau pasal weather tak boleh buat apa lah. Kalau hujan batal, ataupun kalau angin teruk ke apa semua kan. Lagi satu people daripada kita sendiri lah. So kita ada body system. Saya dengan wife sentiasa check. Saya pun check wife check saya. Kita cuba tengok apa yang risiko boleh terjadi. Kita penetrate pada awal. Okay, kita dah masuk ke yang seterusnya. Ni kita akan sentuh sikit lah pasal pendakian Gunung Everest pada tahun 2023. And then kita dikejutkan dengan seorang pendaki daripada Malaysia meninggal dunia selepas terjatuh ketika melakukan pendakian, iaitu arwah Awang Askandar Ampuan Yaakob berusia 55 tahun pada hari kejadian. So adakah Acan pernah menjadi jurulatih kepada arwah? Pernah. Saya rasa setahun dengan arwah, setahun 2. So saya pun ada beberapa trip dengan arwah. Saya pun pernah ajar arwah tali apa semua. Arwah pun antara sebab dia terkilan lah, antara last post dia dekat Facebook, dia ucap terima kasih kat saya sebelum dia pergi. So benda tu saya memang simpan lah. Sebab saya dengan arwah baik. Arwah ni memang orang yang strong. Dia memang kuat lah. Dia tak silap saya dulu dia Air Force. Lepas Air Force dia jadi pengarah APM. So dia ni punya cita-cita dia nak bawa bendera Sabah ke Everest. Dia nak proof dah tua, dah berumur, tapi still boleh lah. So banyak lah benda dia. So dia tak cerita pasal nak naik Everest tau. Dia cerita pasal orang dia. Dia nak bawa vibe orang Sabah. Dia kata macam orang Sabah tak pernah sampai atas. Dia kata boleh. So kita orang ni kalau dia beri peluang, beri duit, semua boleh kan. Tak ada beza pun dia cakap yang tu. So banyak lah saya borak kan. Kita memang rapat lah. Saya ingat kalau kat trip mana-mana kita memang selalu borak. So arwah ni antara yang saya rasa dalam 10 orang tu kalau pergi summit insya-Allah sampai. Termasuk arwah sekali lah. Termasuk arwah lah. So saya rasa maksud saya kalau dalam semua pendaki ada 10 orang tu, saya rasa arwah ni lah antara orang yang kalau pergi ke summit dia sampai. Sebab Everest ni kita tahu tak semua orang boleh sampai kan. So saya memang high expectation lah dekat arwah. Faham. Jadi pada pendapat Acan, paling berusia yang Acan pernah tengok orang daki pada usia berapa? Everest ni kalau kita baca, saya tak pernah sampai Everest kan. Saya buat declare wow saya. Okay, so sepanjang saya bergelumung dalam benda ni, saya tengok Everest orang umur 60-70 pun ada. 60-70. Kebanyakan orang termasuk saya sendiri, saya hanya akan naik Everest bila anak saya dah besar, semua dah kerja, dah ni apa semua. Okay, sekarang ni aku dah bebas daripada diorang. Aku pula nak cari sambung aku punya apa aku nak. Ada kawan-kawan saya dia pilih Everest awal. Masa saya anak kecil apa semua. Macam saya pula, saya pilih untuk nanti. Sekarang ni saya fokus adventure parenting. So bila anak-anak saya semua dah besar, baru saya ke Everest. So untuk jumpa orang tua naik Everest tu benda biasa. Kalau abang pergi gunung kat sana bang, memang asyik jumpa lah orang tua. Baru ni saya baru naik gunung dekat Switzerland. So ada saya post
Tengah-tengah kita orang jalan ada orang potong 20 orang, semua orang tua. Lepas tu kita tengah jalan-jalan sikit ada lagi potong 4-5 orang tua. Saya cakap dengan Awas, kita orang upload kita, yang ada rumah orang tua kat atas ni. Kita muda naik penat apa semua, dia orang relax, orang tua jalan. Wish. So orang tua dan pendakian memang benda biasa. Faham. Jadi Acan pun sendiri memang dah ada target lah pada bila yang akan Acan pergi. Tak adalah target accurate, tapi adalah plan-plan gitu. Faham. Akan naik seorang atau bersama anak-anak juga? Itu tak fikir lagi, jauh sangat. Jauh sangat. Mungkin dia fasa-fasa mendaki Gunung Everest tu mungkin macam Acan cakap dia dekat hujung-hujung umur 60-70 tu pun masih ada. Fasa tu baru dia orang dapat peluang. Dapat peluang. Nombor satu duit lah paling penting. Nak naik Gunung Everest 300,000, 400,000. Kita pernah borak dengan Mr. Ravi dulu kan. So memang tahu harga dia lah. Boleh pergi yang murah tapi oksigen tak cukup, ni tak cukup, tu tak cukup. Masalah balik lah kita. Ya tu. Ada yang Encik Ravi kata kalau yang ada duit lebih pergi pun heli. Pergi naik heli dulu. Dah kat lari. Pergi naik heli. Makanan berbeza kan. Yes, betul. Jadi dalam pendakian yang sama juga, kita juga dikejutkan dengan kehilangan Muhammad Hawari bin Hashim yang juga merupakan seorang OKU, cacat pendengaran dan juga percakapan kan. Jadi pada pendapat kita nak tanya jugalah Acan yang untuk Hawari, dia pernah training dengan Acan ataupun Pernah. memang training dengan Acan? Memang training. Cuma saya tak serapat dia berbanding Tuan Awang lah. Sebab satu Tuan Hawari ni dia tak boleh cakap. So bila tak boleh cakap tu, bonding tu kurang lah. Kita lelaki kan nak cakap gaduh sikit, borak sikit, bertukar-tukar pendapat, boleh jadi rapat kan. So Hawari ni kurang sikit. And then Hawari ni dia seorang yang laju. Bila naik gunung, macam contoh kita naik Gunung Kinabalu, saya akan jumpa dia pagi masa baru nak gerak dengan dah sampai baru jumpa. Memang takkan jumpa dia on track. So fitness level dia tinggi. So kita ada tempat kita mengah apa semua, memang tak nampak dia, tak tahu dah sampai lah. Jadi actually perkara orang hilang ni pada pendapat Acan di tak kisahlah kalau walau bukan di Everest atau di gunung-gunung mana sekalipun, ada perkara normal ke sebenarnya? Maksudnya risiko orang hilang tu akan... Risiko hilang tu sentiasa ada. Sentiasa ada di mana-mana. Rasa ada di mana-mana. Tapi apa yang membezakan di Everest dan juga di gunung di sini atau gunung K2 lah basically? Kalau dekat gunung-gunung macam saya buat ABC parenting, so risiko dalam saya punya PDF dan saya punya briefing kat peserta, memang risiko hilang tu ada. Tapi bila kita dah letak risiko hilang, kenapa hilang? So nombor satu, tak tahu route. So saya punya pendaki kebanyakan semua track yang kita pilih adalah track ada line. Lepas tu setiap pendaki ataupun parent dia akan ada apps offline map. Dia tahu mana nak pergi. Dan setiap family members yang ikut saya masing-masing akan ada staff ataupun kita panggil kru seorang satu. So walaupun kita pergi contohnya 8 family tu, kita tak jalan 8 orang. Kita akan berjalan family masing-masing asing. Kalau family saya dengan family awak kelajuan lebih kurang, kita jalan sama. Tapi kalau ada family so slow lah, ada yang depan-depan. Tapi masing-masing wajib memang ada guide seorang satu. Ataupun kalau bukan guide, porter lah. So untuk masalah hilang tu dekat sini tak ada masalah. Okay, masalah dengan Hawari pula, dekat Gunung Saji ni ada benda yang dia panggil crevasse. Crevasse ni benda yang rare lah kat Malaysia. So kalau kita tengok contohnya, kalau kita ambil jalan biasa, dekat bawah-bawah ni kan jalan tiba-tiba ada longkang, tak ada penutup. So longkang bila tak ada penutup ni, ada longkang dalam, ada yang tak dalam. So cuba main kat atas tu ada sehelai kertas. So orang nampak tak longkang? Tak nampak. Bila orang terpijak apa jadi? Jatuh. So crevasse ni ialah lubang luar, tapi atas tu snow sikit-sikit. So snow tu akan menutup lubang tu kecil-kecil dan tertutup. Tapi apa jadi kalau orang terpijak? Jatuh. Saya ada upload masa saya punya trip Swiss saya tu, depan mata saya ada orang jatuh dalam crevasse. Tapi nasib baik dia jatuh dalam 2 meter je lah, tak jatuh. Tapi dekat Everest ni ada crevasse yang berpuluh-puluh meter. Even ada yang gaung ke tepi kiri kanan memang beratus meter. So problem dengan Hawari yang pendapat saya sendiri lah, sebab tak siapa tahu jawapan. Saya rasa masalah dia ialah crevasse. So Hawari mungkin terjatuh ke dalam mana-mana crevasse. Dan crevasse bukan ada satu, ada beribu crevasse di Everest. Yes. Dan kalau nak cari dalam crevasse pula, dengan suhu negatif 30-40 tu, so kena ada sesuatu yang nak masuk setiap crevasse tu, memang tak ada orang buat.
So kiranya kalau dia orang buat search and rescue tu, Diorang tak cari dalam crevasse, dia akan cari surface luar. Surface luar, gaung, tempat yang drone boleh nampak, tempat yang guard boleh nampak, tempat-tempat yang ada suspek, kita akan cari heli tengok, teropong, benda ni tu. Kenapa dia orang tak lakukan SAR dekat crevasse? Crevasse terlampau banyak. Tak tahu crevasse mana. Untuk crevasse, diorang ada buat. Diorang buat tinjauan atas je. So kita tak tahu crevasse mana yang nak masuk semua benda. Dan benda ni mengambil masa lama. Dan risiko pasukan pencari tu pula boleh mati. Sejuk, dia pula sangkut. Lepas tu untuk setiap kali SAR, diorang tak ramai. Dan 3 orang macam tu, beberapa orang. So untuk benda-benda teknikal macam ni jadi susah. Yalah, pencarian tu pun boleh Dan mungkin bila hawari jatuh, seluruh dah tutup, dah tak nampak juga. Macam kat hutan kita nak cari hawari dekat pokok. Soalannya ada berapa banyak pokok? So sama macam crevasse, ada berapa banyak crevasse. Pokok boleh tengok dari luar kan. Crevasse kat dalam bumi. Dia macam lubang-lubang yang terus gua ke dalam. Yes. Faham. Jadi seperti yang kita tahu, Hawari ni adalah orang kata pendaki yang OKU. Jadi sebagai Achan, sebagai jurulatih, training untuk orang OKU nak naik Everest ni sama macam orang normal ataupun dia lain sikit sebenarnya? Orang OKU ada banyak jenis OKU. So untuk Hawari, walaupun dia bisu dan pekak, fitness dia semua okey. So dia memang training dengan kita orang, training sendiri, training dengan team, semua tak ada masalah. So kalau nak kata dia kena training special, kita orang rasa tak. Tapi yang kena special adalah communication. So Hawari pun memang ada guide dia sendiri apa semua. So nak dijadikan cerita, Hawari ni hilang selepas dia turun pada puncak. Dia dah sampai. Dan guide kata memang dia dah sampai ke puncak dan dia hantar Hawari sampai kemah. Dan benda ni adalah guide lain yang kata yang ikut dia semua guide daripada tim lain kan. Dan dia pergi tolong Tuan Awang, bawa turun Tuan Awang. So masa dah sampai kat kemah, tak dapat tahu mana dia pergi. Okay, jadi Achan, kita interest juga untuk nak tahu pasal Achan ada post dekat Achan punya IG story pasal masa Hawari hilang, dia ada tinggalkan jaket yang ada fungsi reko. So boleh Achan ceritakan reko, apa fungsi reko ni dan memang wajib ada benda tu atau macam mana? Alright, reko ni dia salah satu device yang orang akan pakai untuk ke gunung. Selalunya orang akan pakai 2 benda, satu reko, satu GPS tracker. Okay, kalau reko ni dia adalah reflect ataupun dia akan pantulkan balik. Contohnya kalau kita pakai reko kat sini, kita tertutup. So search and rescue akan datang naik heli ataupun dia ada kat tangan dia ada device tu, dia akan pancangkan signal. Dan bila kita ada reko tu akan reflect dengan signal tu. Tu tugas reko tu, untuk locate bila ada search and rescue. Dia berbeza dengan GPS. GPS dia akan ping location. Macam tu lah. Jadi reko ni memang benda ni biasa, memang orang akan pakai bila naik Everest saja ataupun orang akan pakai untuk certain gunung saja? Sekarang ni saya tengok orang yang naik gunung 7,000, 8,000 ke atas je pakai reko dengan GPS ni. Dia pakai dua-dua sekali, reko dan GPS. Ada yang ada reko, ada GPS, ikut bajet lah. Problem dengan orang kita ialah duit. Bila nak naik gunung-gunung macam ni, duit akan jadi masalah. Semua benda akan jadi kira-kira. So depend dekat mana yang dia dapat. Biasanya dia akan cuba minta sponsor. So kalau dia dapat sponsor reko lah. Kalau dia dapat sponsor GPS lah. Kalau dia ada inisiatif untuk beli, lagi bagus. Dua-dua. Tapi dia bergantung pada tim tu sendiri, duit macam mana. Macam tim Azim ni, kita pun tahu diorang ni problem dengan duit. Sebab duit diorang dapat last minute kebanyakannya. So bila dia dah dapat reko apa semua tu, mula-mula dah rasa okey lah sebab dah ada. In case anything apa, reko boleh detect balik. Tapi problem dia, arwah tinggalkan dia punya jaket yang ada reko tu dekat bawah, dekat camp 3 ataupun camp 2, saya terlupa. Dan dia tukar pakai full down suit naik atas. Okay, memang kena tukar baju setiap peak, setiap camp. Kalau jaket yang dia pakai sampai ke atas tu, dia panggil down suit full lah. So full dia daripada atas sampai ke bawah. So dia untuk minus 30, 40 plus. So kalau kita pakai daripada bawah, dia punya problem panas. Kita akan jadi overheat. So kat bawah kita pakai yang kurang panas. Kasut, semua benda lah. So bila makin ke atas, kita akan tukar attire. So bila dah jadi kes je ni, rupa-rupanya arwah tinggalkan jaket tu, dalam tu ada reko. Bila dah tukar baju, reko dia tak bawa. Kiranya arwah tertinggal reko dalam poket jaket. Sepatutnya dia kena pakai untuk untuk baju seterusnya lah.
So tu benda yang ralat lah. Benda nak jadi kan. Tapi kalau dalam crevasse tadi tu, Boleh reflect. Dia ada dia punya distance dia beratus meter. Heli memang cari daripada atas dia signal macam dia bagi signal macam sonar kapal selam kan. Macam tu dia punya function. So bila dia jumpa balik dengan dia punya equipment, dia punya reko tu, dia akan amplify, dia akan pantulkan balik dia punya signal. Dan mungkin boleh memudahkan lagi proses dia memang khas untuk search and rescue. Faham. And then Achan dia juga share pasal kos untuk pencarian Hawari di IG story. So basically boleh Achan ceritakan juga sedikit. So kalau SAR ni sebenarnya saya dah tak ingat nombor ni lah, tapi dia mengambil jumlah yang sangat besar, ratus ribu senang cerita. So nak turun mayat Isaf, nak buat turun dah jadi beratus ribu. Nak buat search and rescue ni pun duit lagi tinggi lah. So antara benda yang diorang buat ialah hire Sherpa untuk cari manual. Lepas tu helikopter daripada atas. Lepas tu bawa naik drone. Lepas tu benda ni continuous. Tukar section ni, tukar section ni, tukar section ni. So first kali dia tengok pakai drone lah, kat mana yang dia rasa possible nampak something kali merah contohnya, jaket arwah apa semua kan. Dia akan hantar team lah pergi cari itu. So kita pun tahu kan, nak naik satu Everest pun kos beratus ribu. Ini pula kita nak hantar beberapa orang untuk search and rescue. So benda tu kos yang tinggi lah. Faham. Jadi kalau kos macam tu selalunya akan diberi oleh siapa? Tanggung oleh siapa? Kalau pendaki tanggung sendiri lah. Maksudnya keluarga. Kalau untuk cari itu risiko dia. Kalau ada insurans, depend insurans apa kita ambil. Kalau insurans tu ada search and rescue sampai level yang tu, insurans bayar. Kalau macam kes Hawari ni, untuk insurans ada ambil. Yang saya tahulah memang ada ambil. Tapi untuk first and search and rescue tu dia nak kena duit cepat. So duit tu datang daripada government. Tak silap saya kerajaan Pulau Pinang dan state dengan federal ada bagi. Tapi dia tak bagi dekat Team Everest, dia bagi kepada embassy kedutaan Malaysia dekat Nepal yang uruskan. So duit search and rescue ni bukan team yang jaga lah. Sebab saya ada baca komen kat situ, orang kata kan dah mati pun duit search and rescue team yang pegang, makan duit ke apa semua. Yang tu duit semua memang dipegang oleh embassy. Bila terjadi macam kes-kes macam ni tu kan, jadi SAR tu, search and rescue tu akan terus berlangsung selagi ada yang bayar duit lah basically. Betul. Dekat atas tu semua duit. Even kalau dah mati nak bawa turun, duit lagi. So ada banyak pendaki bila dia pergi, so dia nak naik Gunung Everest, dia ni memang beritahu kat kawan siap-siap lah. Aku beritahu kat bini aku, kalau aku mati tak bawa turun lah, pakai duit, tinggal 5 ayat kat atas. Dia memang jenis yang tu. So kita memang faham lah sebab duit. Tapi Tuan Awang orang government, Hawari pun orang government kan. So obviously kerajaan kita takkan biar rakyat Malaysia macam tu. Faham. Okay, selepas itu pada 16 Oktober Daniel, 2025, Malaysia sekali lagi dikejutkan dengan berita kematian seorang warga tempatan di puncak Gunung Liang di Tanjung Malim. Baru-baru ni. Gunung Liang ni dikatakan bukan untuk pendaki biasa, Chan. Jadi pada pendapat Achan, kenapa Gunung Liang ni dikatakan bukan untuk pendaki biasa? Saya Gunung Liang ni rasa saya naik pun dah belas tahun yang dulu. Tapi yang saya tahu lah, Gunung Liang ni dia bukanlah gunung yang terlampau susah. Dia still gunung yang boleh didaki depek satu hari. Cuma arwah dia bukan buat Gunung Liang. Tak silap saya dia buat expedition yang sepatutnya 4 hari 3 malam. Tapi diorang kompreskan jadi 2 hari 1 malam. Tapi fail jadi 3 hari jadi 4 hari. So isu dia kat sini ialah bukan Gunung Liang. Tapi nombor satu, trip tu sendiri, trip kompres. Trip kompres ni istilah masa saya mula-mula naik gunung tak ada. Lepas tu bila dah start sebelum COVID ni tu dia baru ada. Trip kompres ni ialah trip yang panjang kita pendekkan. So sekarang banyak orang berlari. So bila daripada berjalan berlari jadi pendek lah. Dia punya problem ialah team tu sendiri fit tak fit. Contohnya Gunung Tahan kita tahu dulu nak naik daripada Kuala ke Merapu 7-8 hari. Daripada Merapu ke Kuala sama lah kan. So makin lama pendek ada orang buat 5 hari, 4 hari, 3 hari, sampailah Taman Negara kata tak ada lah kompres tu. So kalau nak buat normal 8 hari 8 hari atau 7 hari yang normal kan. So benda ni jadi masalah ialah kita bukan tahu siapa peserta, fit tak fit.
orang kita join macam mana, boleh ke tak boleh. So kalau tak boleh, macam mana plan B dia, plan C dia. Trip yang bagi saya memaksa lah. Kita boleh tengok benda yang 4 hari jadi 2 hari. Saya rasa susah. Susah. Dia punya fitness pun kena double. Yes. Double lah. So itu yang terjadi dekat kat Gunung Liang ni. Bukannya pasal gunung tu sendiri, pasal risk management. Management Yes. lah basically. Jadi kita dapat tahu berdasarkan laporan basically ada 2 malim yang ikut. Tapi ada malim yang pada awalnya tunggu arwah Mustaqim. Lepas tu malim tu turun, tinggalkan arwah Mustaqim untuk katanya mendapatkan bantuan. Jadi pada pendapat Achan, kita nak tanyalah pendapat Achan juga, adakah benda ni wajar sebenarnya untuk tinggalkan tinggalkan kalau ini kes ni arwah Mustaqim lah. Tak, kalau macam contoh Achan naik dengan saya, adakah wajar untuk Achan tinggalkan saya seorang-seorang kat atas tu untuk dengan alasan Achan nak pergi cari sebenarnya benda macam tu, ataupun memang itu prosedur dia. So kita tak tahu sebab kita memang bukan pendaki. Okay, saya dah lama naik gunung bawa trip kan. Saya dah macam-macam jenis orang gunung, orang yang saya bawa kan. So kalau tinggalkan pendaki ni benda yang paling kelakar. Benda yang tak sepatutnya dibuat. Kau dibayar untuk jaga, kau dibayar untuk bawa trip. Buatlah, habiskan lah. And then maling gunung pula kan, kau ada kelas, kau ada training, apa-apa CJ semua benda. So apa dia punya SOP kalau orang sakit? Apa SOP kalau orang hilang? Apa SOP bila orang tak keluar? Kau buat trip 4 hari jadi 2 hari. So apa yang kau fikir masa kau buat 2 hari tu? Kalau orang tak sampai, takkan tak pernah terfikir benda simple. So kalau ada yang tak fit macam mana? Tinggal. Takkan daripada awal plan macam tu. So mesti kau bagi kat kelas, kau bagi kursus, kau dah belajar, apa yang kena buat? Tapi yang kita nampak kat sini satu pun tak ada. Tapi kalau SOP selalunya kalau takkan ada tak siapa akan tinggalkan. Dalam sejarah saya naik gunung apa dulu, selagi tak ada peserta full cukup kat bawah, guide takkan balik. Guide memang akan tunggu. Dia akan tunggu sweeper. Biasanya last sekali sweeper. Ni guide diorang kata dah balik sehari awal, lepas tu sweeper pun keluar seorang-seorang, tinggalkan arwah dengan kawan. Lepas tu kawan dia pula keluar sebab nak cari line telefon, nak cari bantuan. Kawan dia telefon, tanya semua benda. Lepas tu kawan dia yang beritahu dekat bini arwah dekat atas. So benda tu tak betul lah, sebab orang yang kita dibayar, orang yang kita bayar, duduk tak ada. Kalau saya tanya saya ni benda kelakar. Tapi saya pelik sebab diorang kata, saya tak kenal lah, saya pun tak tahu guide dan semua. Masa benda ni jadi pun saya dekat Nepal kan. Saya pun dah cakap tadi kan, setiap peserta saya kan, tim ada orang jaga, siapa orang last, apa semua dalam Facebook, Instagram saya dah beritahu. So orang yang last tu ialah sweeper. Tak ada siapa boleh potong dia. Tapi bila sweeper tu yang balik dulu, something wrong lah. And then bila kita tengok orang guide tu pula berumur 50. Maknanya dia bukannya budak. Takkan dia tak boleh fikir benda-benda ni. Tapi selalunya, minta maaf macam lah, tapi selalunya kalau SOP yang sepatutnya sekiranya ada orang yang macam jadi macam kes arwah Mustaqim ni, sepatutnya apa yang SOP sepatutnya? Kalau yang saya tahu lah, bila ada orang hilang tak jumpa kat bawah, so at least benda first sekali kena buat report polis. Sebab guide dah sumpah kat bawah ni, dah tunggu lebih daripada 24 jam tak ada. Report polis tu wajib. So bila report polis dah buat, badan akan keluarkan sah lah, search and rescue. So biasanya diorang akan buat pencarian dekat kawasan yang kat mana last tengok, siapa lagi tak jumpa. So yang biasanya first masuk ni orang-orang pendaki lah, geng pendaki ataupun ada anggota 2-3 orang apa semua, dia akan pergi ke atas. So saya pernah terlibat dengan SAR. Dia akan jadi berharian. So setiap orang dia akan kumpul volunteer, siapa nak datang. Lepas tu tim yang jaga adalah anggota dan orang daripada kumpulan SAR. So dia akan lead dan bawa. Contohnya satu tim 6 orang, 7 orang akan pergi ke tempat-tempat sekian-sekian. Itu benda yang paling simple. Lepas tu kalau tak jumpa, dia akan besarkan lagi grid pencarian. Dia akan start bawa masuk anjing ke. Lepas tu dia akan buat teknikal bertali, cari kawasan lereng ke apa semua, dia akan mula macam tu. Tapi problem sekarang ni, benda-benda tu tak jadi apa-apa sebab semua terus balik. Dan laporan juga mengatakan bahawa terdapat cubaan awal oleh maling gunung serta pengajuk ekspedisi untuk mencari mangsa tanpa membabitkan pihak berkuasa sebelum pasukan SAR rasmi digerakkan. Adakah ini benda normal juga sebenarnya? Yes. Kalau bila kita perasan ahli family kita punya tim hilang, memang kita akan start cari dulu. Sebab dia belum 24 jam, nombor 1. Nombor 2, kita pun tak tahu dia kondisi okey tak okey apa semua. Kadang-kadang dia kat belakang je. Orang kata kau patah balik setengah jam dah jumpa. Takkan nak terus telefon polis. So at least yang tu memang prosedur, memang
team leader ataupun guide memang dia kena buat inisiatif sendiri untuk make sure betul-betul dah tak ada, dah cari apa semua. Baru dia panggil SAR. Faham. Jadi ada sikit lah saya nak sentuh pasal ini mungkin dia soalan dia luar sikit daripada isu yang kita ni, yang based on my research lah. So pada tahun 2016 pernah ada kes yang melibatkan mangsa yang dibunuh semasa mendaki Gunung Sapir di Korea Selatan, dan 2025 pada baru ini di Meghalaya, iaitu terjadi tragedi pembunuhan bermotif juga. Jadi benda-benda macam ni pada pendapat Achan juga sebagai seorang jurulatih, apakah langkah-langkah berjaga yang harus lakukan lah? Saya tak tahu pasal kes tu. Maybe saya tak perasan. Tapi kalau tanya saya kan, apa je sistem yang ada kat Malaysia ni, semua dah okey. Macam sekarang kan, diorang dah wajibkan wajib ambil guide sebelum masuk hutan. So benda-benda ni diorang sebagai first responder lah untuk in case anything happen. Saya rasa kat Malaysia insya-Allah benda macam ni susah nak jadi. Kalau jadi pun dia bukan berkait dengan komuniti pendaki. Saya pernah dengar kes macam ni. Bukan pernah dengar, saya pernah jumpa kes macam ni. Masa tu saya dengan saya punya cikgu lah, Abang Rashid. Abang Rashid ni bekas askar lah. So kita orang pernah pergi ke air terjun dekat Pahang. So kita orang jumpa ada grup depan. So kita orang bermalam dekat dengan tempat dia orang. Tiba-tiba malam tu dengar kecoh bunyi menjerit. Kawan kena tikam. So yang ni dia kena tikam sebab kena rasuk. So masa tu kena rasuk. So dia dah tikam tangan kawan dia. So saya dengan Abang Asyik kita terus pergi lah, buat apa yang patut kan. Bila polis sampai, urin rupanya ambil barang. Bukan kena rasuk. Yes, dah bukannya komuniti pendaki pun kan, budak-budak kampung. Dah stone dah ni. Kalau benda-benda macam tu mungkin ada. Tapi as yang saya tahu, dekat budak-budak yang hardcore gunung, benda-benda ni insya-Allah tak ada benda. Rupanya kita ingat kena rasuk sebab minyak jerit kan. Rupanya hantu pun tak ada, apa yang tak ada, ambil barang. Jadi tengok benda-benda yang macam ni kan, ada ke benda-benda yang patut maybe pada pendapat Achan lah, kerajaan atau komuniti-komuniti ni buat untuk elak benda yang macam, tengok macam tragedi yang pernah Achan sendiri lalui. Rupanya pengaruh positif dadah, and then tikam kawan sendiri, and then based on case yang masih yang kata walaupun bukan berlaku di Malaysia, tapi dah ada kes-kes yang macam kalau di Korea Selatan ni memang dirogol dan dibunuh wanita tersebut, and then yang tragedi di Meghalaya ni memang dia berkomplot memang nak bunuh husband dia sebenarnya. Jadi pada pendapat Achan, gunung ni adalah boleh katakan kawasan yang sangat strategik untuk kita buat benda-benda jahat kat sebenarnya. Kalau dia dalam komuniti, kita boleh educate. Tapi kalau dia luar komuniti, kita back to back je lah apa government dah buat. Kempen anti dadah, education, benda-benda macam tu. Saya rasa kat Malaysia ni, selain daripada komuniti pendaki kan, orang takut nak masuk hutan sebab terlampau banyak mitos, banyak hantu. So saya rasa dia pun tak berani bunuh orang campak kat hutan kot. Tapi kalau benda tu semak-semak, luar hutan yang luar-luar, yang tu kita tak boleh kontrol. Orang kata tempat nak dam, nak bunuh, tinggal. Okey, dari segi nak mohon permit untuk panjat sesetengah bukit tu pula macam mana? Boleh Achan ceritakan sikit? Mungkin saya tak pernah lagi panjat kata gunung-gunung yang sampai tahap kena mohon permit sendiri kan. Jadi boleh explainkan sikit pasal kepentingan permit dan kenapa kena mohon permit dan cara untuk mohon permit tu kalau Achan tahulah. Okey, kepentingan permit first kali mengelakkan diri kena saman. Sebab bila dia perlukan permit, masuk dia kawasan orang lah, kawasan government, hutan simpan macam tu. So kita minta permit supaya in case kita tak ditangkap sebagai penceroboh. Nombor dua, bila kita terlibat dengan suka lasak dalam risk management, benda kita kena ada adalah insurans. Insurans adalah satu company yang membantu orang dalam susah. Tapi dia akan sedaya upaya untuk tak nak bayar. Kenapa? Sebab insurans ni dia akan collect duit orang, dia akan bayar banyak pampasan. So bila pampasan tu dah kurang, dia akan naik harga. Kalau boleh insurans ni dia tak nak bayar kalau benda tu melanggar. So insurans dia akan cuba cari pasal. Kalau benda tu clean, straightforward, dia bayar. Tapi kalau benda tu tengok ada problem, dia tak bayar. Sebagai contoh, tak ada permit. Bila tak ada permit, maksudnya kita buat kerja illegal. Bila tak ada, buat kerja illegal, melanggar undang-undang, otomatik insurans dapat point, kenapa kena bayar, dia langgar undang-undang. So bila kita tak ambil permit, otomatik insurans tak ada. Faham. Ini adalah insurans yang orang ambil sebelum naik tu ke ataupun tak kisah mana-mana insurans. Tak kisahlah insurans apa-apa kita kalau ambil sekarang ni insurans untuk pendaki pun dah ada kalau you tak ada personal insurans kan. So tapi nak apply dia tu kena letak nama, nombor guide.
Kena letak nombor badan. Mana kita pergi dengan guide. So tu antara kepentingan lah. Ketiga, documentation. Sebagai in case berlaku apa-apa macam kes arwah dekat liang. So kalau bila ambil permit, documentation awal, siapa yang masuk, siapa yang ni, siapa punya emergency contact, semua dah siap ada. So bila berlaku apa-apa, dia punya respon lagi cepat. Tu kepentingan permit lah. Macam mana nak apply sekarang dah senang. Kita cari mana-mana maling gunung. Dia akan uruskan semua. Bayar je lah kat dia. Instead of nak buat sendiri ke apa semua online, banyak sangat cara kan. Paling senang. Kalau tak tahu buat permit, maknanya kita baru lah. Kita newbies. So kita cari orang yang bawa, memang dia guide dan dia boleh buat permit siap. Tak payah susah nak apply dah. Biasanya kena buat sebelum hari Jumaat. Kalau kita nak pergi Sabtu Ahad, permit tu kena settle sebelum Sabtu Ahad. Permit RM5 je. Faham. Dulu memang rare lah benda-benda permit ni, memang jarang-jarang lah orang nak bayar kecuali taman negara yang besar-besar kan. Sekarang benda ni dah jadi kuat kuasa. Jadi kebiasaan. Dah jadi kebiasaan. So bayar je lah. So saya ada tak dengar yang kes arwah ini, kenapa diorang balik rumah, kenapa tak report polis, sebab tak ada permit. Masing-masing takut kena seorang RM20,000. Orang cakap lah, kita baca komen kan. Faham. Kata-kata netizen lah. Okay, kita sedikit sebanyak kita dah kupas tentang orang kata pahit getir menjadi seorang pendaki macam Achan, dan juga yang lebih luar biasanya Achan ni tak pergi seorang diri, dia membawa keluarganya. Aku ada sebelum nak masuk act 3 ni orang ni ada sedikit tertanya-tanya jugalah. Sebab yalah, ada berlaku kes kematian, ada berlaku kes terutamanya orang yang dah biasa berlatih pun boleh mati dan sebagainya kan. Ada tak sedikit sebanyak benda tu impact wife ataupun Achan sendiri bila bawa anak-anak, bila dengar macam ni kan, ada orang mati lah ni kan. Sebab tadi semua dah berjaga-jaga ni, dah selamat lah, tapi ada tak kadang-kadang macam terfikir dua kali nak bawa anak untuk akan datang, mungkin ekspresi-ekspresi yang lebih mencabar, ataupun tak, next ini kita akan lebih berjaga-jaga, kita boleh bawa anak-anak juga, macam mana? Ada tak impact? Ada. So bila makin banyak kes jadi, kita akan jadi semakin berhati-hati. So kita orang lagi ketatkan kita punya rule, kita letak punya prosedur. So daripada awal tu, rules tu kita orang memang akan briefing, kita akan bagi PDF kat klien satu apa semua kan. So benda tu akan jadi lagi ketat lah. Setiap kes akan mencerita lagi banyak peraturan baru. Okey. Daripada segi klien pula, ada tak klien yang macam dia dah sign lah, tiba-tiba ada kes mati, tak jadi pergi ke? Tak ada, alhamdulillah setakat ni. So setakat ni kita punya trip macam biasa, yang pergi pun macam biasa, tak pernah lagi ada yang cancel sebab ada orang mati. Faham. So macam kita orang ni alhamdulillah lah, tim kita orang ni macam well known sikit. So orang pun tahu saya punya sejarah berdulu macam mana jaga klien. So saya berdulu memang klien kalau dia jalan 4 pagi sampai 4 pagi pun saya teman. So benda tu saya masih praktis sampai sekarang. So kita orang punya motor kalau perasan balik pada trip, benda first saya selalu keluar, alhamdulillah 10 family berjaya sampai, 0 accident. Itu benda yang saya selalu tulis. So kita amalkan benda macam tu lah. Kita akan buat risk management, kita akan brainstorm apa lagi nak tambah, apa lagi nak kena highlight, apa lagi nak ni. Sebagai contohnya bulan 2 ni kita punya trip winter. So apa kita nak buat, kita orang ambil lagi lebih porter, kita ambil lagi lebih apa orang kata, kuda untuk bawa barang-barang extra. Instead of kalau dulu dapat seorang 2 duffel bag tu bag besar lah untuk bagi dekat porter ataupun kuda bawa, kita bagi 3 pula. Kita tambah supaya dia boleh bawa barang yang lagi selesa, barang anak, barang lagi sejuk, macam tu. Drama tak boleh elak. Cuba ceritakan sikit. Drama apa yang paling yang paling tak make sense ataupun sebab saya nyambut, mungkin sebab emosi dekat atas. Ya. Kan? Yes. Cuba ceritakan sikit. Emosi bila naik gunung kita penat. Bila kita naik penat, badan kita kadang-kadang tak berapa nak adapt, lambat adapt. So emosi ni benda yang main peranan besar kalau tak dikawal. Kalau kita pergi trip bujang dulu, so kawan-kawan lah yang main peranan. Tapi bila berkeluarga, terutama suami lah, dia nak kena jadi bapa, dia nak kena jadi suami, dia nak kena jadi pendaki, dia nak kena jadi sportman. Okay. So kita boleh tengok drama yang kadang-kadang biasanya kan mak dia akan jadi lebih emosi, stres. Sebab dia penat. Kadang-kadang dia punya gaduh tu sebab makanan dia. Contohnya dekat Nepal makanan semua adalah vegetarian. So kita akan bawa makanan daripada KL lah, lauk-lauk. Contohnya husband dia dah ambilkan ayam,
Tiba-tiba wife kata dia nak yang daging. Tapi husband kata, you pergi ambil lah, penat. Tak apalah, kita makan ayam je lah, dah ada. Habis tu kalau nak makan daging tak boleh. Kadang-kadang benda kecil tu je. Kalau husband ni berdegil tu, perang tu. Memang jadi drama, semua boleh tengok sambungan. Okay. So perkara ni juga normal lah sebenarnya. Normal. Lagi-lagi keluarga. Lagi keluarga. Kalau yang mana dah kahwin tu, kalau kat rumah macam tu, kat rumah dia dah tahu husband, wife dia macam mana bila marah. So kat gunung dia kena kontrol lah. Dia kena, okay, jangan bagi wife dia marah. Dia kena jadi spoman macam saya cakap tadi. Lepas tu dia punya bagus pula mak-mak ni, perempuan, kalau saya bawa dulu kan, perempuan bila dia bawa anak kan, dia kuat. Dia orang lebih daripada, saya pernah bawa couple dulu sebelum bawa trip anak, bawa trip couple kan. Ya Allah, drama dia, perempuan kalau bawa suami lembik cut. Masa single elok je semua benda kan. Bila dia bawa suami, semua benda suami. Angkat beg tak boleh, itu tak boleh, tak boleh. Tiba-tiba dia jadi lembik. Tapi bila saya bawa family pula, bila dah ada anak, diorang ni kuat. Diorang jadi lagi kuat daripada normal yang kita tengok. Tapi kadang-kadang ada limit. So husband kena control bab tu. Kalau dia tengok start bini dia moody, start bini dia penat, start bini dia ni, walaupun dia penat kan, tak ada peluang. Kau dah ikut dah ni, kau dah sign dah. Kau jaga dia sebelum perang. Saya dulu pernah, sebelum bawa trip budak-budak kan, memang pernah bawa trip family, pernah tengok so macam-macam gaduh lah. Macam-macam lah. So dah terbiasa dalam apa kata situasi awkward moment tu, dah terbiasa lah. Dah biasa lah. Tapi yang sekarang ni okey lagi kontrol, compare dengan dulu sebab semua family. So dia terkawal sikit yang bab anak. Lepas tu trip saya pula sekarang mewah sikit, semua ada porter, semua ada tukang jaga kan. Dia kurang lah jadi, cuma dia benda-benda yang kelakar. Benda paling kelakar ialah kalau husband jalan laju depan. Lepas tu wife kat belakang slow sikit kan. Mula wait lah, kata nak pergi naik gunung sama-sama. Balik semua buat video yang panggil husband tu kan. Why kenapa tinggal. So dia drama dia tak adalah teruk sangat. Dia kelakar. Kita tengok ni macam and then kita boleh belajar dengan parent. Kita boleh belajar dengan parent lain kan. Macam mana dia layan suami dia, macam mana dia layan ni. Kita boleh tengok dan ukur sendiri kita apa yang kurang. Kita boleh tengok anak belajar dia ni parenting lain. Semua orang lain-lain. So kita akan belajar each other. Tu benda yang antara yang best lah. So masing-masing akan malu dengan diri sendiri kan. Tiba-tiba macam yang ni dengan dia punya bini macam ni, bini dia macam ni. So macam baiknya bini dia buat macam ni, aku tak pernah buat untuk lelaki aku. Tu contoh. Lepas tu yang lelaki pula kan, macam sweetnya mamat ni, macam tu shoot dia layan anak dia apa semua, penat-penat kan. Aku balik kerja, semua bini aku jaga. Dia kena sedar diri, dia akan belajar. Best lah trik je ni. Memang dia pernah dapat feedback yang macam tu juga daripada klien. Tapi paling best contohnya saya punya first trip tu, kita orang family semua jadi bonding rapat sangat. Semua family, even anak-anak kita semua asyik nak camping sekali, nak jumpa lagi, nak ni apa semua. So dia jadi benda yang best lah. Kita orang belajar each other, macam mana kau macam ni, macam mana jaga anak ni, macam ni. Sebab ada yang satu anak, ada yang dua, ada yang tiga anak, 4 anak kan. So kita orang belajar daripada each family lah. Ada hikmah dia, banyak hikmah dia. Menarik. Sambil-sambil buat benda lasak tu, bukan lasak semata-mata, tapi ada pelbagai ilmu rumah tangga yang belajar. Banyak. Okay, saya rasa soalan yang sesuai untuk kita tutup podcast kita kali ni adalah, bagi mereka yang dekat luar sana tu, ini kita jangan cerita haika-haika tegar lah tu, Achan. Kita cerita yang baru nak start. Yang nak start tiba-tiba dengan family juga. Apakah perkara pertama yang Achan boleh suggest kepada mereka untuk mereka buat? Mungkin contact Achan kan? Achan akan bawa mereka ke mana pertama kali untuk belajar, untuk apa step yang terdekat, dan berapa mungkin anggaran kos yang mereka patut laburkan untuk aktiviti ini. Dan of course lah, diorang akan benefit banyak lah. Macam Achan cakap cerita daripada tadi, banyak benefit, tak ada masalah tu. Tapi daripada segi macam mana nak permulaan, apa yang diorang akan buat mula-mula bila masuk, dan anggaran kos kasar. Kalau jawapan paling ringkas, simple je. Bila nak bawa anak, pergi track yang mudah dan senang. Benda yang boleh in out dalam masa beberapa jam. Bukit Kasing, benda-benda macam tu. Benda yang senang akses, ada line telefon. Dan tempat tu wajib lah mak bapak pernah pergi. Dah pernah pergi sekali dua, baru boleh bawa anak. Dah tahu susah dia, senang dia macam mana. Dan kalau lagi serius, nak pergi ke tempat-tempat yang lagi hardcore, tolong belajar. So belajar tu bukan apa, sebab kita nak tahu apa risiko yang akan dihadapi. Kalau nak permudahkan, saya ada buat e-book. So saya pun ada buat apps untuk parenting. So benda ni saya memang dah siap tulis. Apps pun dekat ChatGPT pun dah siap. So ChatGPT tu memang saya train dia as saya.
So dia boleh bagi advice dekat orang macam mana nak naik gunung, starting macam mana. Dia memang coach terus pemakanan, pemakaian, baju, attire, risiko, apa lagi berapa hari, anak umur berapa. Contohnya anak umur 5 tahun, maksimum dia boleh jalan 4 kilo je contoh. Semua benda akan ada dalam tu. Okay. So kalau yang mana nak dapatkan benda ni, boleh contact saya lah. Okay. Itu cara paling senang. Through Instagram. So Instagram saya People Berjalan. So kita akan launch dalam sebulan 2 macam tu lah. Rasa dalam bulan ni dalam hujung tahun ni. Baik. So semua info dah ada dalam tu. Sebab benda tu dia punya mahal ialah dia daripada pengalaman kita orang sendiri. So cuba bayangkan satu ChatGPT kita tahu kan. So dia mengarut, dia boleh cakap entah apa ikut suka hati. Tapi ni adalah satu saya punya knowledge saya dah download dalam ChatGPT. Okay. So dia akan ajar kita semua benda pasal adventure parenting. Sebab kalau asyik nak ikut trip saya satu trip 5-6 orang 5-6 keluarga kan. So mungkin tak cukup. Setahun pun 2 trip je paling banyak. Kita tak bawa banyak. So mungkin pergi ke Himalaya tu mahal. So instead of pergi dengan saya, maybe boleh pergi sendiri. So belajar je dalam ebook tu nanti. Sebab kalau nak advice, kalau orang datang tanya seorang-seorang banyak, saya rasa macam orang pun suka nak tanya. Faham. Baiklah, itu sikit sebanyak konsep penerangan daripada Achan sendiri. Dan kami di Podcast Reality mengucapkan all the best dekat Achan and the team. Kan, family kita tengok lagi lepas ni mereka akan pergi mana. Follow apa tadi nama Instagram? People Berjalan. People Berjalan. Okay, follow Instagram People Berjalan. Dan saya dekat sini Daniel Nawawi mengucapkan terima kasih kepada anda yang masih menonton sampai sekarang. Tolong tekan button subscribe dan butang notifikasi supaya setiap kali video kita keluar korang akan dapat tahu dahulu. Ada apa last ayat? Tak ada. Terima kasih banyak Achan kerana sudi meluangkan masa untuk podcast kita pada hari ini. Dan terima kasih banyak sudi berkongsikan segala cerita, kisah, tips dan sebagainya kepada kita. Dan insyaAllah memberi sedikit sebanyak ilmu dan pengetahuan kepada saya sendiri sebenarnya, Daniel dan Achan, dan juga pada kita punya audiens yang tengok podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak Achan. Sama-sama. Terima kasih Achan. Itu sahaja. Sampai kita jumpa lagi di Podcast Reality yang seterusnya. Bye-bye. Assalamualaikum.